Kinyuan Empat Raja Langit. Salam Dewa Perang. Kami sabit Dewa Perang. Yifeng, Dewa Perang Kunlun. Bangun semua. Pada hari jamuan pertunangan dahulu, saya diperangkap dan tersilap tidur dengan wanita lain, merosakkan jamuan pertunangan. Kemudian saya didakwa lagi dengan rogol dan ditangkap. Jika bukan kerana keadaan ketika itu, saya mungkin masih di penjara sekarang. Dewa Perang, adakah kamu mungkin berasa gentar untuk pulang ke rumah? Tidak juga. Cuma saya membuat kesilapan besar 5 tahun lalu. Saya agak malu untuk berhadapan dengan ibu bapa saya dan juga ada tunang saya di rumah yang telah menunggu saya selama 5 tahun. Dewa Perang, jika keluargamu tahu bahawa kamu baru sahaja menumpaskan kekacauan di 10 negara dan dianugerahkan gelaran Dewa Perang, mendapat kemuliaan tertinggi, mereka pasti akan sangat bangga denganmu. Saya harap begitu. Ayah, ibu, Pana, sudah 5 tahun. Saya Yifeng kembali. Longqing. Jiang Wuilong, tuan muda keluarga Jiang. Janganlah, Li Pana, tunang Yifeng. Jangan kamu datang ke sini. Jalang, benarkan tuan muda ini untuk menikmati kamu dengan sewajarnya. Pergi jauh, pergi jauh. Yifeng. Kamu perogol. Kenapa kamu tidak mati sahaja di penjara? Apa yang kamu buat kembali ke sini sekarang? Mengenai apa yang berlaku dahulu, saya akan jelaskan kepada kamu nanti. Jiang Ruilong, buat masalah di rumah keluarga Yi. Adakah kamu memandang rendah keluarga Yi seolah-olah kami semua sudah mati? Keluarga kamu, keluarga Yi di Longqing sudah lama tidak wujud. Tuan muda Jiang, adakah kamu baik-baik saja? Pana, apa maksud kamu dengan ini? Kami panggil ini pemanasan. Adakah kamu bekas panduan faham? Feng, kamu tidak benar-benar fikir Pana akan suka orang yang tidak berguna seperti kamu, bukan? Seawal 5 tahun lalu, Pana menjadi wanita saya. Ketika itu, kita malah berseronok di majlis pertunangan kamu. Pana, kamu berani mengkhianati saya. Li Pana, di mana ibu bapa saya? Ibu bapa kamu yang tidak berguna. Mereka meninggal 5 tahun lalu. Mustahil. Sebelum saya masuk penjara, ibu bapa saya sihat walafiat. Bagaimana mereka boleh tiba-tiba meninggal dunia? Bagaimana ibu bapa kamu meninggal? Apa kaitan dengan saya? Apa yang saya tahu ialah bahawa aset keluarga Yi kini di tangan saya. Bagi ahli keluarga Yi itu, yang hanya tahu menumpang, saya sudah lama mengusir mereka dari Longqing. Sebaik saja saya berkahwin dengan keluarga Jiang, keluarga terkaya di Longqing, saya akan menjadi wanita paling berkuasa di seluruh Longqing. Bagi kamu, seorang perogol yang reputasinya musnah di Longqing dan dikenali oleh semua orang, kamu sebenarnya berani kembali. Yifeng, adakah kamu ada rasa malu? Li Pana, ketika itu keluarga Li bankrupt dan ibu bapa kamu meninggal. Saya merayu ibu bapa saya untuk menerima kamu dan malah mendapatkan kamu kontrak perkahwinan. Beginikah cara kamu melayan keluarga Yi? Yifeng, apa maksud kamu dengan itu? Dulu, saya tidak merayu kamu untuk menerima saya. Ketika itu kamu melutut di hadapan ibu bapa saya. Ketika awak bersyukur, awak tak cakap macam tu. Diam. Kamu tidak berguna. Kamu berani melawan. Yifeng, bangun. Adakah kamu masih fikir kamu adalah tuan muda keluarga Yi? Saya akan bertunang dengan tuan muda Jiang. Status saya sangat mulia. Kamu perogol. Apa yang membuat kamu fikir kamu layak untuk saya? Keluar dari sini. Ini rumah saya. Awak yang patut keluar. Rumah kamu. Kenapa kamu tidak keluar dan bertanya? Di seluruh Longqing ini, apa yang tinggal dari harta benda keluarga Yi kamu? Li Pana, awak tidak mahu pergi. Betul, kamu baru keluar dari penjara. Kamu tiada tempat untuk pergi. Kamu mahu menumpang keluarga Li, kan? Ini beberapa ribu yuan. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga Yi kerana menerima saya dulu. Semasa saya tiada, awak rampas aset keluarga Yi saya. Saya buta masa tu. Terima serigala berbulu domba macam awak. Awak lebih baik harap saya tak tahu bahawa kematian ibu bapa saya ada kaitan dengan awak berdua. Kalau tidak, duit ini akan jadi untuk awak beli keranda. Kubur Ibu Yifeng. Ibu, ayah, anak muda haka. Saya lambat kembali.
Awak berdua sangat sihat. Saya tak percaya awak akan tiba-tiba meninggal dunia. Saya akan siasat semuanya dengan teliti. Chinya, kawan baik Lipana, untuk kembalikan kepada saya dan kembalikan kepada seluruh keluarga kita kehormatan kita. Siapa? Dia. 5 tahun lalu. Ivan, semasa pertunangan semalam, kamu kata kamu akan mencintai saya selamanya. Beginikah cara kamu mencintai saya, Pana? Jangan buang masa bercakap dengan orang yang tidak berguna ini. Pukul 2 orang penzina ini sampai mati. Apa sebenarnya yang berlaku 5 tahun lalu? Dan kenapa awak ada di sini hari ini, di kubur ibu bapa saya? Pertama, saya di sini untuk menyapu makam Pak Kek dan Mak Kek. Awak tak perlu berpura-pura di sini. Ivan, apa yang berlaku ketika itu bukan seperti yang awak fikirkan. Malam itu, saya telah dibius. Orang yang menghantar awak ke penjara adalah Lipana. Lipana. Awak cakap seminggu selepas saya masuk penjara, ibu bapa saya meninggal. Sejak itu, aset keluarga I diambil alih oleh Lipana dan ada kerjasama rapat dengan keluarga Jiang. Lipana, keluarga Jiang. Jadi awaklah yang berpakat selama 5 tahun ini. Sungguh licik, sungguh kejam hati. King Yuan, gerakkan untuk saya 3,000 tentera Kunlun ke Longcheng segera. Ivan, keluarga Yi sudah tiada. Awak tidak boleh melawan keluarga Jiang. Ada 1 juta dalam kad ini. Ini yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini. Walaupun tidak banyak, tetapi sepatutnya cukup untuk awak hidup lama. Kenapa awak tolong saya? Sayalah yang, jika bukan kerana saya, awak dan keluarga Yi tidak akan jadi begini. Perkara tahun itu tiada kaitan dengan awak. Dendam keluarga Yi, saya sendiri akan balas. Saya akan buat mereka yang patut ke neraka bayar darah ganti darah. Awak. Jika awak sudi, saya akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku tahun itu. Awak dah siasat semuanya dengan jelas. Setengah tahun selepas Lipana memasuki keluarga I, dia berhubungan dengan tuan muda sulung keluarga Jiang. Ibu bapamu juga dibunuh oleh keluarga Jiang. Diracun secara rahsia. Rampas harta keluarga saya, bunuh ibu bapa saya. Keluarga Jiang patut mati. Dewa Perang. Berita ketibaanmu di Longcheng telah tersebar. Keluarga Jiang mahu mengundang kami ke menghadiri majlis pertunangan esok. Saya belum menolak lagi. Setuju dulu. Saya nak sediakan hadiah besar untuk keluarga Jiang. Ya. Ivan, kenapa kita tidak pergi sahaja? Tenang, saya uruskan. Hari ini saya akan buat keluarga Jiang bayar balik apa yang mereka hutang pada kita dulu. Itu Jivan. Lelaki ini sebenarnya sudah keluar dari penjara. Dia sebenarnya berani datang untuk menghadiri jamuan pertunangan keluarga Jiang. Sungguh malang. Berhenti. Ivan. Zhao Tianqi, anak sulung keluarga Zhao. Kamu, aib keluarga Yi, akhirnya keluar dari penjara. Sungguh kasihan. Keluarga Yi sudah tiada. Dan kamu Chenya. Sialan, saya sudah mengejar kamu bertahun-tahun. Kamu tidak mahu bersetuju. Adakah hanya untuk menunggu ini, si tidak berguna, yang memaksa dirinya ke atas kamu dahulu keluar dari penjara? Jika saya tahu kamu suka perkara seperti ini, saya pun boleh lakukannya. Zhao Tianqi, tunjukkan sedikit hormat apabila bercakap. Hormat. Kamu adalah kasut terpakai yang sudah ditiduri. Hormat apa yang kamu mahu. Awak. Kalau awak cakap bukan-bukan lagi, saya tampar muka awak. Kamu pukul saya dan kamu masih mau pergi. Saya akan cakap ini sekali. Ke tepi. Ivan, kamu fikir kamu masih tuan muda keluarga I. Si tidak berguna yang baru keluar dari penjara. Berani berlagak di hadapan saya. Saya memang tidak akan benarkan kamu. Apa yang kamu boleh buat kepada saya? Jom pergi. Kamu berdua si tidak berguna. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia untuk saya. Kamu mesti bunuh dia untuk saya. Awak pun nak halang saya. Tengok gajah awak. Awak mesti ada latar belakang tentera. Saya ditempatkan di Gurun Utara. Nombor khas 0001. Kamu adalah Kunlun. Ke tepi. Kami dengan hormatnya menghantar Tuan Yi pergi.
Yifen, ayat yang awak baru cakap tadi, apa maksudnya? Dalam tantra, itu cuma kod nama. 5 tahun ini, kalau ada masa, saya akan cerita perlahan-lahan pada awak. Baiklah. Yifen. Lin Fuyu, tuan muda sulung keluarga Lin, kamu bajingan. Sebenarnya tidak mati di penjara, kamu malah berani hadir jamuan pertunangan keluarga Jiang. Nampaknya, kamu masih belum berputus asa terhadap Lipana. Kamu masih berdegil. Keluar. Kamu si tidak berguna. Kamu masih fikir kamu adalah Yifen dari dahulu. Saya memberi kamu muka dengan bercakap dengan kamu pun. Kalau tidak, kamu tidak pun ada hak untuk menjilat kasut saya. Yifen, awak okey ke? Semua orang datang dan lihat. Apa maksud anjing liar? Awak cari mati. Berani kamu membuat masalah di majlis pertunangan saya dan Ruilong. Saya rasa kamulah yang mencari maut. Lipana, awak akhirnya berani keluar. Dan awak Jiang Ruilong, awak bunuh ibu bapa saya dan rampas harta keluarga saya. Hari ini saya akan selesaikan semuanya dengan awak. Lipana menelan aset keluarga Yi. Mungkinkah kejatuhan keluarga Yi benar-benar berkaitan dengan keluarga Jiang? Masih terlalu muda. Jadi apa kalau begitu? Sekarang keluarga Jiang di Longqing berkuasa. Yifen bersendirian. Dia tidak boleh melawan mereka. Seorang rakyat jelata yang rendah baru dibebaskan dari penjara dan sudah bercakap karut di sini. Dulu di dalam kumpulan Yi, kamu melakukan pelbagai kejahatan, mengamalkan pilih kasih dan malah melakukan jenayah keji yang membuat marah dewa dan manusia. Jika saya tidak meminta bantuan dari keluarga Jiang dan meminta keluarga Jiang campur tangan untuk membantu kumpulan Yi hari ini, sudah lama tiada. Bukan begitu? Ketika itu, Yifen telah diperangkap. Sial. Mungkinkah kamu menikmatinya? Cinya, saya tidak sangka walaupun kamu kelihatan baik, kamu begitu tidak senonoh di hati. Awak dah cakap cukup. Cukup kepala sialan kamu. Kamu masih berani berlagak di hadapan Tuan Muda Jiang. Yifen, jika saya tidak bunuh kamu hari ini, saya akan tulis nama keluarga guru saya terbalik. Tuan Muda Zhao, ada apa dengan kamu? Bajingan ini yang memukul saya. Tunggu dan lihat bagaimana saya akan uruskan kamu nanti. Tuan Muda Jiang, hari ini adalah hari besar kamu dan tidak sepatutnya melibatkan pertumpahan darah walau bagaimanapun. Berani kamu memukul saya. Saya Zhao Tianqi, juga seorang yang mementingkan maruah. Selepas saya bunuh dia, nanti di jamuan, saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 minuman sebagai permohonan maaf. Tuan Muda Zhao sila lakukan sesuka hati kamu. Namun, keluarga Jiang saya hari ini telah menjemput tetamu terhormat dari Kunlun Hall untuk melawat. Beritahu orang-orang kamu untuk cepat dan keluarkan benda sial ini dari sini cepat. Jangan ganggu kehadiran tetamu terhormat. Dewan Kunlun, Tuan Muda Jiang, apabila keluarga Jiang makmur di masa hadapan, jangan lupakan kami kawan-kawan. Itu sudah tentu. Hari ini saya akan pastikan kamu mati tanpa tempat pengebumian. Yifen, jangan terburu-buru. Saya akan telefon ayah saya. Keluarga Chen saya di Longqing masih ada sedikit pengaruh. Tak kisah. Serahkan pada saya. Kamu si tidak berguna. Adakah kamu benar-benar tidak takut mati? Baiklah. Hari ini saya akan tunaikan hajat kamu. Serang. Dewa Perang Kunlun ada di sini. Biar aku lihat siapa yang berani bertindak melulu. Dewa Perang. Berdasarkan kamu layak untuk melihat wajah sebenar Dewa Perang. Ya, Raja Langit. Kamu datang pada masa yang tepat. Membuat masalah di jamuan keluarga Jiang sama sekali tidak menghiraukan Dewan Kunlun kamu. Tolong jaga dia cepat. Bagaimana Dewan Kunlunku bertindak? Bila masa aku perlukan, kau beritahu aku apa yang perlu dilakukan. Kau fikir kau siapa? Raja Langit, lepaskan saya. Saya cuma nak lepaskan sedikit kemarahan untuk Dewan Kunlun. Saya pasti tidak berniat untuk menyinggung kamu. Kamu layak. Tuan, mengapa perlu bersusah payah dengan ini? Orang yang tidak layak dihormati. Hari ini adalah hari yang hebat untuk keluarga saya. Demi keluarga saya. Biarkan sahaja. Keluarga Jiang kamu ini apa sangat buat Dewan Kunlunku beri muka padamu. Tuan,
Kamu pasti bergurau dengan saya. Keluarga Jiang saya adalah keluarga terkemuka di Longqing. Kamu datang ke sini khas hari ini. Bukankah untuk keluarga Jiang kami? Atau adakah kerana sebab lain? Aku bukan di sini untukmu. Ini untuk orang di belakangmu. Untuk Yi-Fan. Mungkinkah Yi-Fan yang tidak berguna ini ada kaitan dengan Dewan Kunlun? Awak bukan di sini untuk menangkapnya kan? Tak apa. Kamu yang tidak berguna, kamu sudah jadi berkebolehan. Kamu sebenarnya boleh membuat Dewan Kunlun cemas untuk datang dan berurusan dengan kamu. Tuan, perkara kecil ini. Mengapa kamu perlu datang ke sini sendiri? Saya akan uruskannya untuk kamu segera. Heavenly King, apa maksud kamu dengan ini? Hari ini, biar aku lihat siapa yang berani bertindak melulu. Ini. Saya tak nak jumpa lagi di Longqing di masa hadapan. Untuk awak pula, nikmati ketenangan terakhir awak. Kamu fikir kamu siapa? Masih bermimpi Dewan Kunlun mendengar cakap kamu. Lakukan. Yi-Fan, tadi orang dari Dewan Kunlun, kenapa saya patut lindungi awak? Sebenarnya, saya Dewa Perang Kunlun. Kalau awak nak reka cerita, sekurang-kurangnya reka sebab yang munasabah. Awak berani cakap perkara yang tidak masuk akal begitu, tetapi awak tahu apa? Hanya kerana keberanian awak. Di Longqing mulai sekarang, keluarga Qin akan lindungi awak. Baik, kalau begitu hidup dan nasib saya mulai sekarang ada di tangan awak. Bagaimana ia berjalan? Saya sudah bertanya. Budak Yi-Fan itu hanyalah seorang bawahan, seorang Raja Syurga Dewan Kunlun. Sebab mengapa Heavenly King melindunginya hari ini? Hanyalah untuk bekerjasama dengannya untuk menunjuk-nunjuk. Saya faham. Itu memudahkan urusan. Selagi kita cari tempat terpencil, kita boleh selesaikan dia. Begitulah. Budak itu hari ini, di majlis pertunangan kami, membuat keluarga Jiang kami hilang maruah begitu banyak. Jika kami tidak membalas dendam ini, bagaimana keluarga Jiang saya akan ada maruah untuk berdiri di Longqing pada masa hadapan? Dewa Perang, sebahagian daripada pasukan Dewan Kunlun telah dipindahkan ke Longqing. Pada masa hadapan kumpulan Shanghao akan menjadi kewujudan yang paling berkuasa di Longqing. Hari ini kita putus hubungan dengan keluarga Jiang dan Li. Saya rasa mereka takkan biarkan Sawa pergi. Awak hantar orang pantau rapat pergerakan Qin-nya. Laporkan segera pada saya jika ada apa-apa yang luar biasa. Ya, Dewa Perang. Dewa Perang. Saya minta maaf atas kebodohan saya. Kenapa kamu tidak bunuh sahaja Jiang Ruilong dan Li Pane untuk membalas dendam ibu bapamu hari ini? Itu terlalu mudah untuk mereka. Saya mahu mereka menderita 10,000 kali ganda kesakitan yang dialami ibu bapa saya dahulu dan kemudian pergi ke neraka untuk memohon maaf kepada mereka. Siapa itu? Yi-Fan. Tanpa Heavenly King di sisi kamu untuk menyokong kamu, kamu hanyalah sampah yang boleh dipijak-pijak. Apa yang berlaku? Siapa sebenarnya sampah itu? Bagaimana kamu lakukan itu? Saya benci orang menuding jari pada saya. Yi-Fan, lepaskan saya. Apa yang kamu tunggu? Serang. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Beri perhatian lain kali. Yi-Fan, kamu mencari mati. Saya tidak suka pandangan mata awak itu. Yi-Fan, kamu tunggu sahaja. Saya pasti akan kembali dan mengulit kamu hidup-hidup. Tuan muda Jiang, awak okey? Sampah. Kamu dua lelaki dewasa, langsung tidak boleh kalahkan Yi-Fan sampah itu. Tuan muda Jiang bertenang. Saya ada rancangan. Luahkan. Bukankah Yi-Fan itu tidak berguna? Suka pada Qin-nya? Kita boleh bertindak ke atas keluarga Qin. Keluarga Qin. Kamu budak yang bijak. Mari pergi. Pejabat Qin-nya. Ibu Qin-nya, Presiden Kumpulan Qin. Ibu, kenapa ada masa datang ke syarikat? Adakah kamu akan membiarkan seluruh keluarga Qin dikebumikan bersamamu sebelum kamu berpuas hati? Ibu, apa yang berlaku?
bajingan Yifen itu. Dia menyinggung keluarga Jiang. Sekarang Tuan Muda Jiang mahu memusnahkan AOE Intelligence Group, seluruh kumpulan Qin kita. Singkirkan itu. Tidak berguna Yifen. Ibu, 5 tahun lalu Yifen pada asalnya diperangkap oleh keluarga Jiang. Sekarang keluarga Jiang bukan sahaja tidak menunjukkan penyesalan tetapi juga berurusan dengannya dengan lebih agresif. Awak tidak boleh membantu orang jahat. Karut. Saya tidak peduli tentang Yifen. Sama ada dia diperangkap atau apa. Keluarga Qin kita yang sedang nazak sekarang. Kamu singkirkan benda itu Yifen. Jika tidak, saya tidak akan mempunyai kamu sebagai anak perempuan. Kenapa mesti jadi begini? Yifen, awak tinggalkan Longqing sekarang. Keluarga Jiang memberi tekanan kepada keluarga Qin saya. Langkah seterusnya, keluarga Jiang pasti akan mengejar awak. Jiang Ruilong tidak akan membiarkan anda pergi. Adakah kerana saya? Bukan. Awak pergi. Dan jangan sesekali kembali ke Longqing. Yifen, saya minta maaf. Ini sahaja yang saya boleh lakukan untuk bantu awak. Jiang Ruilong, awak melangkah terlalu jauh. Awak malah telah masuk campur dalam keluarga Qin. Dewa Perang, apa arahanmu? Keluarga Jiang telah mengalami kerugian disebabkan penindasan keluarga Qin. Draft kontrak, biarkan Shanghai Group terlibat. Ya. Jiang Ruilong, nampaknya hanya mematahkan satu jari awak kali lepas. Terlalu ringan. Berhenti. Hanya kamu yang menganggap Rogol Yifen ini sebagai harta. Awak jaga mulut awak baik-baik. Kamu berani pukul saya. Ruilong, cepat ajar wanita ini pengajaran untuk saya. Ini yang berlaku. Apabila kamu ikut Yifen yang tidak berguna itu, tapi jika kamu sanggup berkhidmat kepada saya dengan baik, saya mungkin pertimbangkan melepaskan keluarga Qin kamu. Kau bajingan. Jangan harap. Jalang. Berani pukul saya. Hentikan. Masih cuba jadi wira dan selamatkan jelitawan. Kenapa tidak segala diri kamu? Tepat sekali. Keluarga Qin telah berakhir dalam keadaan begini kerana kamu si tak guna. Kamu tidak bersenang lenang dan kamu juga menyusahkan orang lain. Kalau saya jadi kamu, saya sudah bunuh diri dengan mengentakkan kepala ke atas tahu. Awak berdua sudah melampau. Berhati-hati dengan pembalasan. Pembalasan. Di Longqing. Saya Jiang Ruilong adalah langit Longqing. Siapa berani sentuh saya? Qin ya. Kalau kamu tampar si tak guna ini 3 kali di hadapan kami hari ini, kami akan lepaskan keluarga Qin kamu. Tidakkah kamu fikir begitu Ruilong? Awak bermimpi. Kamu tidak pukul. Saya akan lakukannya. Ibu, kau si tak tahu berterima kasih. Berambus dari sini. Kau si tak guna. Aku akan pukul kau sampai mati. Memandangkan awak Ibu Xiaoya, saya tidak akan sentuh awak, tetapi jangan melampau. Lepaskan kau sampai mati. Aku beri amaran kepada kau. Tinggalkan anak perempuan saya sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan. Baiklah. Seperti yang dijangka dari pengerusi Chen, dia benar-benar tahu apa yang penting. Berikan anak perempuan kamu nasihat yang baik. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Jiang saya kerana tidak memberi peluang kepada keluarga Qin kamu. Ya. Jangan risau Tuan Muda Jiang. Saya akan lakukan seperti yang awak katakan. Yifen, kamu lelaki dewasa dan kamu masih perlukan wanita untuk selesaikan masalah kamu. Sungguh pengecut. 3 saat. Kamu mula lagi bercakap karut. Jiang Ruilong, saya beri awak 3 saat. Jika awak tidak keluar dari sini, awak tidak akan ada peluang lain untuk pergi. Siapa beri kamu keberanian untuk mengancam saya? Jika saya tidak ajar kamu pengajaran hari ini, anda akan fikir saya Jiang Ruilong. Ini orang yang lemah. Tuan Muda Jiang, sungguh hebat prestignya. Heavenly King, angin apa yang membawa kamu ke sini? Kalau saya tidak datang, saya tidak akan tahu bahawa Tuan Muda Jiang begitu berkebolehan. Heavenly King, kamu salah faham. Orang yang tidak berguna ini halang saya ambil alih keluarga Qin. Saya cuma mengajarnya pengajaran, mengambil alih keluarga Qin. Kumpulan Shangjie di bawah Dewan Kunlun saya mempunyai hubungan kerjasama dengan keluarga Qin. Awak menindas keluarga Qin sekarang. Adakah awak bercadang untuk memanjat ke atas Dewan Kunlun kami seterusnya? Tidak Heavenly King, Shangjie Group ada kerjasama dengan keluarga Qin. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika tidak, walaupun kamu beri saya 100 keberanian, saya takkan berani menentang Dewan Kunlun. Sekarang awak sudah tahu kenapa awak tidak berambus. Ya, saya akan segera pergi. Yifen, anggap saja awak bernasib baik kali ini. Tunggu saja.
Encik, ia telah diuruskan mengikut arahan awak. Saya faham. Awak boleh pergi sekarang. Encik, silakan minum teh. Ibu, diam. Encik, kalau awak beritahu kami lebih awal bahawa awak kenal dengan Dewan Kunlun, tidak akan ada begitu banyak salah faham tadi. Encik, kalau awak perlukan bantuan anak perempuan saya, jangan teragak-agak untuk meminta. Keluarga Chin saya masih bergantung pada awak untuk mengatakan beberapa perkataan baik di hadapan Raja Langit, kumpulan Shanghao. Bukankah awak baru sahaja berkata bahawa saya tidak cukup baik untuk anak perempuan awak hanya beberapa jam yang lalu? Awak tidak ingat? Anggap sahaja apa yang saya katakan sebagai kentut. Jangan ambil hati. Encik, boleh saya tanya, apa hubungan anda dengan Raja Langit? Saya secara tidak sengaja membantu Heavenly King sekali sebelum ini. Heavenly King kali ini juga untuk membalas budi saya. Di masa hadapan Heavenly King dan saya, tidak akan ada kaitan antara satu sama lain. Itu sahaja, Encik. Jangan ucapkan kata-kata marah begitu. Saya bercakap benar. Awak boleh telefon dan tanya. Jadi awak bukan sesiapa dan awak berani berlagak hebat di sini. Keluar dari sini. Ibu, apa yang awak buat? Biar saya beritahu awak tidak dibenarkan bergaul dengan si tak guna ini lagi. Kalau saya dapat tahu, saya akan patahkan kaki awak. Keluar. Kumpulan Lee mempunyai aset yang banyak. Presiden mereka baru sahaja kehilangan isteri dan sedang bersiap untuk berkahwin semula. Saya akan aturkan untuk awak untuk bertemu Presiden Lee bersama saya esok. Itu sial ya ke? Presiden Lee, sila hormati diri awak. Apa yang kamu pura-pura? Lee Cheng, Ketua Pegawai Eksekutif Lee Group. Bukankah kamu cuma kasut lusuh terpakai? Jaga mulut awak. Kamu berpakaian macam ni. Bukankah cuma nak goda saya? Kalau begitu awak berpakaian begini, awak cuba buat saya jijik ke? Kamu sundal. Jangan tidak tahu berterima kasih. Walaupun itu keluarga Chin, jadi apa kalau mereka sekarang bekerjasama dengan Dewan Kunlun? Keluarga Lee saya masih ada kontrak projek dengan kumpulan Shangjie. Kalau kamu berani menyinggung saya akan pastikan keluarga Chin kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Awak keji. Dewa Perang, Lee Chang, Presiden kumpulan Lee. Sudah lama berminat dengan Kit Chin. Sekarang dia bersekongkol dengan ibu Kit Chin untuk memaksa Kit Chin untuk berkahwin semula dengannya. Apa? Lee Group ya? Kalau begitu, biarkan ia muflis. Ya. Saya suka kamu macam ni. Jangan menolak pelawaan hanya untuk dipaksa minum denda. Saya akan uruskan kamu hari ini. Mari pergi, lepaskan saya. Tunggu sampai kita di katil. Saya nak tengok kalau kamu masih boleh bising macam ni. Biarkan dia pergi. Dari mana datang budak kecil ni? Keluar dari sini. Jangan lambatkan masa gembira datuk kamu. Saya kata, biarkan dia pergi. Ivan, jantan simpanan yang kamu bela. Patutlah kamu tak nak ikut saya. Jadi ada orang jaga kamu baik-baik. Lepaskan saya. Apa yang saya katakan tadi? Awak pekak ke? Lepaskan dulu. Okey. Saya akan lepaskan. Raja Langit di sini. Di sini. Budak kecil. Ini Dewan Kunlun. Raja Langit di bawah Dewa Perang. Cuma sedikit kemahiran kamu. Kamu berani tunjuk lagak di hadapan Raja Langit. Tengok saya takkan biarkan dia pukul kamu sampai merangkak di tanah cari gigi kamu. Raja Langit, tolong ajak orang ni pelajaran untuk saya. Ini. Siapa yang awak panggil binatang? Dia. Saya beri awak satu lagi peluang. Siapa? Saya binatang. Keluar. Bukan, Raja Langit. Kenapa kamu takut ini? Kenapa takut dia? Kamu adalah Raja Langit Dewan Kunlun. Di bawah seluruh langit, hanya Dewa Perang lebih berkuasa dari kamu. Encik, ini adalah pengurusan saya yang lemah, yang membenarkan kumpulan Shanghao mempunyai rakan kongsi seperti itu. Jangan risau. Berkuat kuasa serta-merta, dia bukan lagi kumpulan Shanghao. Rakan kongsi projek. Raja Langit kamu. Apa maksud kamu? Kamu nak tamatkan kontrak?
Saya salah, Raja Langit. Saya salah. Selagi kamu tidak tamatkan kontrak, saya akan buat apa sahaja yang kamu mahu. Encik Yi bukan seseorang yang boleh awak sakiti. Dapat mengekalkan nyawa anjing awak. Sudah pun satu rahmat, awak lebih baik berkelakuan baik. Pelik. Awak hanya bawahan Dewan Kunlun. Namun Raja Langit sangat menghormati awak. Mungkinkah? Mungkinkah apa? Awak adalah Dewa Perang. Saya telah dikesan. Tengok betapa takutnya awak. Bagaimana Dewa Perang boleh muncul di tempat kecil seperti ini dan masih berada di sisi saya. Namun, hubungan awak dengan Dewa Perang pasti tidak biasa. Beritahu saya kata, saya menyelamatkan Heavenly King. Semasa menyelamatkannya, saya juga menyelamatkan sekumpulan pahlawan Kunlun. Mereka pasti masih ingat budi itu, kan? Adakah itu sahaja? Tentu sahaja. Salam Ketua Mazhab. Di luar dongeng. Mazhab Dongeng Tianjin, Guru Mazhab. Bangun semua. Terima kasih Ketua Mazhab. Ketua Mazhab telah menemui Mi Yang, pelindung Mazhab Tianjin Dongeng. Telah menemui mata naga yang kita cari. Ia berada di Longqing. Sebaik sahaja kita jumpa mata naga. Memusnahkan Dewan Kunlun akan jadi mudah. Kami juga mendapati bahawa Dewa Perang Kunlun juga telah muncul di Longqing. Dan sekarang, dia hanya ada King Yuan, salah seorang daripada 4 Raja Langit di sisinya. Ini memang peluang yang baik untuk berurusan dengan Yu Pen. Bawa sebahagian orang dan pergi ke Longqing dulu. Selepas kemahiran ilahi saya menembusi tahap ke-9, saya akan datang dan berjumpa kamu. Ya. Perjumpaan semula kelas. Bagus. Saya akan bawa kecantikan Universiti Chenya bersama saya nanti. Biar semua orang lihat jelitawan kampus yang liar dahulu kini bercampur gaul dengan Perogol. Lobi Hotel Shenlong. Mereka sebenarnya memilih Hotel Shenlong untuk perjumpaan semula kelas. Tempat ini untuk orang kaya. Mereka mungkin tidak benarkan awak masuk pun. Bukankah ini jelitawan sekolah kita? Sungguh kasihan. Liu Hao, rakan sekelas Chenya. Saya ingat kamu mengejarnya begitu lama dahulu. Saya tidak sangka bahawa dia kini bersama seorang Perogol. Bagaimana dengan teman lelaki Perogol kamu? Adakah dia takut hilang muka dan tidak berani datang? Yi Fen bukan Perogol. Dewa Perang. Pasukan risikan kami telah memesan sekumpulan orang misteri menyelinap masuk dari luar wilayah menuju terus ke Longqing. Sebelum kita mengetahui tujuan mereka, jangan menggerakkan musuh. Hantar seseorang untuk mengikuti mereka secara rahsia dahulu. Ya. Dewa Perang. Kate Chin telah pergi ke majlis perjumpaan kelas. Awak tidak pergi ke? Li Pana juga telah pergi. Adakah awak mahu orang bawahan awak pergi melihat? Tidak perlu. Saya akan pergi sendiri. Di mana mereka? Hotel Shenlong di bawah kumpulan Shanghao. Berani pukul saya? Hentikan. Yi Fen. Saya tidak sangka kamu sampah. Berani datang ke perjumpaan semula kelas. Liu Hao, ini teman lelaki Perogol Chenya. Seketul sampah yang saya buang. Yi Fen, jom pergi. Apa? Rasa malu kerana kami sentuh titik sensitif? Chenya, biar saya beritahu kamu. Liu Hao kini pengurus besar Hotel Shenlong. Bagaimana sampah di sebelah kamu itu boleh dibandingkan? Kamu teman lelaki Chenya. Dia adalah ketua kelas saya di college. Dia pernah mengejar saya, tetapi saya tidak setuju. Saya teman lelaki Tiaya. Apa? Ada masalah ke? Chenya, saya kejar kamu bertahun-tahun dulu. Saya tidak sangka kamu sebenarnya suka Perogol macam ni. Saya memang buta dulu. Lupakan sahaja. Saya takkan peduli dengan Perogol macam kamu. Ia benar-benar merendahkan taraf saya. Syarikat keluarga Liu Hao kini bergantung pada kumpulan Shanghao dan sudah mendapat kedudukan kukuh di luar negara. Malah keluarga Jiang ingin membangun di luar negara. Mereka perlu meminta bantuannya. Dan hadiah yang diberikan secara santai kepada saya ini juga yang ditempah khas. Kamu tidak boleh membelinya walaupun ada wang. Rantai palsu. Apa yang bagus sangat menunjukkannya.
Kamu orang kampung. Apa yang kamu tahu? Saya takut kamu hanya pernah melihat rantai yang mengikat anjing kamu di rumah. Palsu atau tidak, awak akan tahu sebaik sahaja mencubanya. Baiklah, kek muda ini akan biarkan kamu meluaskan pandangan hari ini. Saya akan buat kamu si orang kampung. Yakin? Beritahu saya kalau begitu, rantai leher ini, bagaimana ia palsu? Ringan sangat. Jelas palsu. Saya hanya mencubitnya perlahan dan belian di atasnya pecah. Awak beritahu saya, adakah awak fikir ia boleh jadi asli? Bagaimana ia boleh putus? Ini mustahil. Liu Hao, perkara ini, kamu lebih baik beri saya penjelasan. Mana? Tunggu sebentar. Dengar saya cakap. Yifen, macam mana awak tahu rantai itu palsu? Saya sudah agak. Sial ya. Adakah sesuatu yang tidak kena? Sial ya. Tentang pagi tadi, ia sebenarnya salah faham. Selepas bertahun-tahun ni, saya tidak pernah lupakan kamu. Hari ini khas untuk awak. Saya adakan perjumpaan semula kelas ini. Saya sudah ada teman lelaki. Saya harap pada masa hadapan, jangan ganggu saya lagi. Sial ya. Yi Fen sama sekali bukan teman lelaki awak kan? Dia cuma seorang perogol yang menghabiskan beberapa tahun di penjara. Adakah dia layak? Jangan sentuh saya. Sial ya. Kenapa awak tak ikut saya? Apabila tiba masanya, apa sahaja yang awak mahu, saya boleh belikan untuk awak. Membeli rantai palsu untuk Xiao ya. Yi Fen, awak perogol. Apa hak awak untuk bercakap? Kalau bukan kerana hubungan saya, hotel besar seperti Shenglong, awak takkan pernah berpeluang untuk melangkah masuk ke dalamnya seumur hidup ini. Tuan ini, kadang-kadang apabila kamu bercakap, lebih baik jangan terlalu mutlak. Kek jelita ini, jangan beritahu saya awak juga mahu membela perogol ini. Kalau awak sebut perogol lagi, jangan salahkan saya kerana tidak bersopan. Jalang. Berani pukul saya. Awak tahu tempat siapa yang awak pijak sekarang? Percaya atau tidak, saya akan cari orang untuk datang dan bunuh awak. Baiklah, nama saya Qing Yuan. Jika kau mahu membalas dendam terhadapku, kau dialu-alukan untuk mencariku di kumpulan Shanghao. Qing Yuan, anda adalah presiden kumpulan Shanghao. Presiden? Saya cuma... Aku tidak berminat dengan penjelasanmu. Encik, kita bertemu lagi. Mengapa Presiden memanggil Yi Fen? Perogol ini Encik. Presiden, dia cuma seorang perogol. Kenapa susah-susah, perogol? Selagi Encik Yi bersedia, aku sanggup melepaskan jawatan Presiden kumpulan Shanghao. Sekarang, ada soalan lain? Tidak lagi. Kalau begitu, keluar dari sini. Baik-baik. Saya akan keluar dari sini segera. Ingat, mulai sekarang, kau tidak dibenarkan menjejakkan kaki ke Hotel Shenglong. Bagi keluarga kau punya hubungan dengan kumpulan Shanghao, ia juga ditamatkan sepenuhnya. Baik-baik. Raja Syurga, terima kasih. Anda telah membantu kami lagi. Ini yang patut aku lakukan. Yi Fen, kamu buat saya nampak teruk di perjumpaan semula. Saya pasti tidak akan biarkan kamu terlepas. Bagus. Jangan marah. Bukankah budak itu hanya bergantung pada hakikat bahawa dia bekerja di bawah Raja Langit? Dia hanya buat apa sahaja yang dia mahu selagi kita dapat Raja Langit keluar dan beritahu dia bahawa Yi Fen adalah perogol. Beritahu Raja Langit, Dewan Kunlun takkan terima perogol kan? Dewa Perang, Tuan Muda Jiang menjemputku ke satu perjumpaan di Hotel Shenlong esok. Patutkah aku terima? Shenlong Hotel lagi. Keluarga Jiang memang tahu memilih tempat. Mereka mahu menggunakan Kunlun Hall untuk berurusan dengan saya. Sayang sekali mereka tersilap kira. Tidakkah mereka tahu siapa Tuan Kunlun Hall? Memandangkan mereka mahu mencari nahas sendiri, maka kita perlu beri mereka peluang kan? Faham? Lobi Hotel Shenlong, Yi Fen, mari kita pergi ke tempat lain. Ini terlalu mahal. Walaupun anda mempunyai hubungan dengan kumpulan Shanghao, kita tidak boleh hanya menumpang secara percuma, bukan? Awak belum kahwin dengan saya lagi. Dan awak sudah fikirkan tentang menyimpan wang untuk saya. Hari ini hari jadi awak. Saya pasti kena bawa awak keluar makan sedap. Kamu sampah.
masih bermimpi hendak pergi ke Hotel Shenlong. Mungkinkah kamu merancang untuk membungkus sisa makanan kami? Awak cuba mengurat gadis di tempat mewah begini. Awak memang kaki perempuan. Ini bukan hotel anda pun. Sama ada kita makan di sini atau tidak, tidak ada kaitan dengan anda. Ruilong mengadakan jamuan untuk Raja Langit di Hotel Shenlong hari ini. Dia sudah melempar seluruh hotel. Kamu hanyalah perogol yang tidak berkuasa. Dan kamu masih mahu masuk dan menyinggung Raja Langit. Bagaimana jika saya masuk hari ini? Kalau awak boleh masuk, saya akan menyalak macam anjing. Panggil pengurus Fang untuk bertemu saya di pintu masuk. Pengurus Fang, pengurus yang baru dilantik Hotel Shenlong. Apa yang membuatkan awak fikir awak boleh hanya buat panggilan telefon dan dia akan datang jumpa awak? Yi-Fan, semua orang kenal antara satu sama lain di sini. Berhenti berpura-pura di depan saya. Encik Yi, saya tidak sedar akan kedatangan tuan. Mohon maafkan saya. Tidak mengapa. Bawa kami masuk dahulu. Pengurus Fang, awak mesti silap. Dia cuma perogol. Kenapa awak begitu sopan padanya? Diam. Jiang Ruilong. Encik Yi ialah tetamu terhormat Hotel Shenlong saya. Bagaimana keluarga Jiang kecil seperti kau mampu menyinggungnya? Jika kau tidak meminta maaf pada Encik Yi hari ini, maka Hotel Shenlong saya akan membatalkan tempahan kau untuk hari ini. Apa yang patut kita lakukan, Ruilong? Raja Langit masih menunggu kita di dalam. Kita akhirnya berjaya menjemputnya. Mungkin tiada peluang lain kali. Diam. Memandangkan awak rasa susah. Kalau begitu awak tunggu sahaja di pintu. Tunggu sebentar. Saya minta maaf Encik Yi. Saya salah. Saya ingat Tuan Muda Jiang. Dia baru sahaja bertaruh dengan saya. Jangan melampau. Ruilong pergi berjumpa Raja Langit. Woof, woof, woof. Anjing yang sungguh patuh. Encik Yi, mari kita pergi. Yi-Fan, saya takkan lepaskan awak. Saya ada rancangan. Bukankah Yi-Fan sombong? Kalau begitu, kita panggil Yi-Fan untuk makan bersama Raja Langit. Selepas memabukkannya, kita akan menipunya untuk membayar bil. Orang seperti dia yang tidak punya satu sen pun di dalam poketnya. Pada masa itu, dia pasti akan memalukan diri sendiri di hadapan Raja Langit. Baiklah. Kali ini, saya mesti buat Yi-Fan hilang muka di depan Raja Langit. Yi-Fan, tunggu. Tuan muda ini telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan, untuk belanja awak makan dan untuk minta maaf atas apa yang saya lakukan tadi. Tapi saya jemput Raja Langit dari Dewan Kunlun. Awak takkan beri Raja Langit muka. Awak lebih baik jangan bermain hela. Kalau tidak, saya pasti akan buat awak menyesal. Raja Langit. Pelayan, bawa saya. Wain mahal awak ke sini. Saya akan buat awak minum sampai awak tak boleh simpan seluar awak pun. Tuan, botol Scotland Diva vodka ini adalah vodka paling mahal di dunia. Silakan nikmati. Raja Langit, terima kasih kerana sudi hadir. Saya akan minum dulu sebagai ucapan selamat. Yi-Fan, kenapa awak tak minum? Awak tak hormat Raja Langit ke? Ayo, teruskan. Pelayan, mana wainnya? Tuan, wain ini 6 juta sebotol. Adakah tuan pasti mahu sebotol lagi? 6 juta. Ini, saya cuma ambil satu teguk wain ini. Dia minum semua yang lain. Kalau awak nak duit, pergi kepadanya. Tuan mahu bayar tunai atau kad? Saya tiada wang. Berani awak datang ke Hotel Shenlong tanpa duit? Awak memang berani. Panggil pengurus awak Fang ke sini. Status apa yang awak ada? Awak fikir pengurus Fang seseorang yang boleh awak panggil dan pecat sesuka hati? Awak betul-betul fikir Hotel Shenlong ini dibuka oleh keluarga awak ke? Tak guna. Awak mati kali ini. Encik Yi, tuan panggil saya. Pengurus Fang betul-betul datang.
Pengurus Sang. Saya makan di hotel saya sendiri. Adakah saya benar-benar perlu bayar? Hotel awak sendiri. Saya rasa awak cuma miskin dan bodoh. Keluarga Jiang pun tak berani. Raja Langit dari Dewan Kunlun. Atas dasar apa? Sebab awak boleh bermimpi. Encik Yi ialah tepatnya Presiden Hotel Shenlong kami. Pengurus Sang. Awak silap ke? Dia cuma orang miskin yang kalah. Macam mana mungkin dia pemilik Hotel Shenlong? Sudah cukup disintah kalian. Raja Langit, saya cuma nak di depan awak. Dedahkan warna sebenar dia. Budak ni, dia bukan orang baik, Raja Langit. Siapa Encik Yi? Aku ada penilaianku sendiri. Bukan tempat kau untuk campur tangan. Lagipun, aku sudah menghadiahkan Hotel Shenlong kepada Encik Yi. Ada bantahan? Saya takkan berani. Kau yang pesan minuman. Dan kau yang tempah bilik peribadi. Aku beritahu kau. Hari ini, sama ada kau bayar 6 juta itu. Atau, aku terpaksa panggil ketua keluarga Jiang untuk datang mengambil kau. Tunggu. Saya bayar. Saya sudah katakan sebelum ini, awak akan menyesal. Awak percaya sekarang? Raja Syurga sebenarnya menghadiahkan Hotel Shenlong kepada anda. Bukankah anda kata, dia tidak ada kaitan dengan anda sebelum ini? Dia berkeras mahu memberikannya. Saya tidak dapat menahannya. Jika awak suka, saya akan berikannya kepada awak. Lupakan saja. Dia memberikannya kepada anda, jadi ia milik anda. Kita tidak dapat dipisahkan. Di masa hadapan, apa yang saya miliki adalah milik awak. Raja Langit sebenarnya beri Hotel Shenlong kepada Yi Feng. Dia perogoh. Kenapa dia begitu bernasib baik? Nampaknya hubungan Yi Feng dengan Raja Langit 7. Luar biasa. Mungkinkah dia mempunyai identiti yang saya tidak tahu? Saya akan mengujinya. Mungkin saya boleh menggunakannya untuk naik ke Dewan Kunlun. Kenapa saya rasa macam saya dipermainkan oleh Yi Feng? Awak nampak agak gembira. Saya cuma berfikir, bagaimana saya patut berurusan dengan Yi Feng selepas ini. Jadi awak dah fikirkan sesuatu. Tak guna. Kenapa awak ajak saya keluar ke sini, Yi Feng? Saya tahu awak masih ada perasaan terhadap saya. Kenapa tidak? Kita kembali bersama. Li Pana, tidakkah awak malu mengatakannya? Jangan lupa, awak sekarang seorang wanita yang sudah berkahwin. Jadi apa? Awak berbeza. Awak masih memakai cincin dari pertunangan kita. Saya memakainya untuk mengingatkan diri saya, untuk sentiasa mengingati aib masa lalu. Jangan lupa membalas dendam untuk ibu bapa saya yang mati secara tragis. Kalau begitu, awak boleh tunggu mati sahaja. Jangan risau. Saya pasti akan melihat awak mati dahulu. Cinya, semuanya sebab awak campur tangan dalam hal ni. Kau tunggu saja. Yi Feng, memandangkan kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Ruilong, saya sudah fikirkan cara untuk berurusan dengan Yi Feng. Beritahu aku cepat. Kita tidak boleh sentuh Yi Feng, tetapi kita boleh sentuh orang di sebelahnya. Apa? Li Pana sebenarnya mahu kembali bersama kau. Li Pana memang bermain permainan yang bagus. Melihat saya lebih kaya daripada keluarga Jiang, dia mahu berpaut pada saya tanpa malu. Wanita jenis ini patut dilemaskan dalam sangkar babi. Aku tertanya-tanya apakah jenis ekspresi Li Pana akan ada selepas mengetahui identiti Dewa Perang kau. Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Dewa Perang, Kit Chin telah diculik oleh Jiang Ruilong dan orang-orangnya. Jiang Ruilong, awak memang tidak takut mati. Kau jalang. Akhirnya kau jatuh ke tangan aku. Apa? Masih mahu menggunakan saya untuk mengancam Yi Feng? Jiang Ruilong, hanya ini sahaja yang anda mampu lakukan. Kau jalang. Cakap lagi. Dan aku akan koyakkan mulut kau. Menunjuk-nunjuk kuasa anda di depan wanita. Apa gunanya? Yi Feng jauh lebih berkuasa daripada anda. Anda tidak boleh dibandingkan dengan salah satu jarinya pun. Kau jalang. Diam. Jangan samakan aku dengan perogoh itu. Yi Feng bukan seorang perogoh. Anda tahu ini lebih baik daripada mereka. Anda akan dihukum kerana melayan Yi Feng begini.
Dasar jalang. Tahukah awak, apa yang paling saya benci ialah muka awak yang berlagak suci itu. Saya betul-betul tidak tahu bagaimana Yi Fen boleh jatuh hati pada orang seperti awak. Orang yang berhati dingin dan mementingkan diri sendiri seperti anda tidak layak menyebut perkataan suka. Kalau begitu saya akan lihat apa yang berlaku jika awak dipermainkan oleh orang yang paling dibenci oleh Yi Fen. Adakah dia akan terus menyukai awak? Atau dia akan membenci awak? Dia sepatutnya dalam kesakitan yang tidak tertanggung. Li Pana, dia tunang awak. Lepaskan saya. Berhenti. Kau datang agak cepat. Nampaknya kau benar-benar peduli padanya. Tapi itu sempurna. Aku akan biarkan kau lihat bagaimana rasanya wanita yang paling kau sayangi dihancurkan di tangan aku. Awak mencari maut. Jika awak tidak mahu dia mati, maka melututlah untuk saya. Yi Fen, jangan dengar cakap dia. Diam, jalang. Li Pana, saya akan berikan awak peluang untuk hidup. Lepaskan dia. Awak bergurau ke? Sekarang nyawanya ada di tangan saya. Awak berani mengugut saya. Darah. Apa? Dia bergerak sendiri. Saya, bertahanlah. Saya akan bawa awak ke hospital segera. Tahniah Ketua Sektor atas kejayaan besar dalam kemahiran Dewa Tuan. Bangun semua. Terima kasih Ketua Sektor. Ketua Sektor, aku sudah meracuni orang-orang yang rapat dengan Yi Fen. Dia pasti akan mencari jalan untuk menyelamatkan mereka. Apabila tiba masanya, ia akan menjadi peluang kita untuk menyerang. Sangat bagus. Kemahiran ilahi saya baru sahaja menembusi tahap ke-9. Ia masih memerlukan tempoh penanaman yang tenang. Perkara berurusan dengan Yi Fen dan mencari mata naga. Saya akan amanahkan sementara kepada awak. Bawahan ini pasti tidak akan gagal dalam misi saya. Tuhan, Encik Yi, Ibu Kit Chin telah diracuni. Nyawanya kini dalam keadaan kritikal. Apa? Cepat arahkan seseorang bawa pil pemula jiwa ke sini. Profesor Zhang, Doktor. Profesor Zhang, bagaimana keadaan ibu saya? Pesakit diracuni dengan teruk. Tidak perlu resusitasi. Terimalah ucapan taksiah kami. Doktor, tolong selamatkan ibu saya. Kit Chin, bukan saya tidak mahu. Tetapi, Profesor Zhang, saya sudah hantar seseorang untuk menghantar pil pemula jiwa. Selagi awak kekalkan Puan Ching punya fungsi badan selama 2 jam. Itu sepatutnya tidak sukakan. Pil pemula jiwa yang dikabarkan boleh menghidupkan semula orang mati. Jika benar-benar ada pil pemula jiwa, saya sanggup mencubanya. Yi Fen, adakah ini akan berjaya? Tidak mengapa, awak ada saya. Perlahan-lahan kau membunuhku dengan kesakitan. Berhenti di situ. Kau jalang. Berani kau menghalang jalan aku. Keluar. Ini. Apa ini? Kau tidak perlu risau tentang ini. Kau hanya perlu berikan ubat itu kepada Ibu Chen Ya. Dan aku boleh bantu kau mengambil nyawa Yi Fen. Kenapa aku patut percaya kau? Baiklah, aku janji pada kau. Aku akan hubungi kau selepas selesai. Baiklah, Raja Langit. Saya pasti akan menghantar pil pemula jiwa itu dengan selamat ke tangan Dewa Perang. Yi Fen, selama bertahun-tahun, sektor Tianjin Dongying saya sentiasa ditindas oleh Dewan Kunlun kamu. Kali ini saya mahu kamu mati. Keadaan pesakit sangat berbahaya sekarang. Kamu bersedia untuk saya segera? Awak dah bosan hidup. Berani awak melanggar Tuan Muda Jiang. Bagaimana kau boleh bercakap begitu? Ini Profesor Zhang, doktor paling terkenal di Longqing kami. Profesor Zhang, ada katil kosong di hospital.
Tuan Muda Jiang, masa kamu tidak sesuai. Kata terakhir sudah tiada. Sayang sekali. Profesor Zhang dikenali sebagai memiliki sepasang tangan ajaib yang boleh menghidupkan semula yang mati dan menumbuhkan semula daging. Jika kerana ini, tangan kau patah, ia tidak berbaloi. Ini melengahkan masa. Saya dengar ada orang baru tiba. Sepasang kekasih muda. Mereka belum mendaftar masuk lagi. Betul ke? Mari kita pergi lihat. Tuan Muda Jiang, pesakit di bilik itu, saya sudah jadualkan pembedahan. Lagipun saya tidak nampak apa-apa yang salah dengan kamu. Tidak perlu dimasukkan ke hospital. Pembedahan apa? Tak nampak ke aku nak mati kesakitan? Kalau aku mati, kau nak bertanggungjawab ke? Ini. Tunjukkan jalan. Masuk sana. Seperti yang aku sangka, memang kau. Apa? Belum cukup dipukul lagi. Profesor Zhang, sudahkah anda mengatur pembedahan? Pembedahan karut apa? Aku sangat tidak selesa sekarang. Aku nak baring di katil. Tuan Muda Jiang, cepat datang. Ini katil awak. Adakah anda semua tersilap? Kami di sini dahulu. Ini Tuan Muda Jiang kami. Awak cuba ambil tempat dia. Awak nak orang tua ini yang terbaring di katil mati sahaja. Kalau tanya saya, salahkan jalang itu. Perempuan macam awak memang tak ada akal. Cari benda tak berguna macam ni. Dan awak berani menyinggung Tuan Muda Jiang kami. Baguslah kalau benda tua ni mati. Kenapa kau masih bercakap kosong? Ivan, kalau kau tak halau orang tua ni dari sini, kami akan lakukannya sendiri. Tuan Muda Jiang, tolong kasihanilah. Biarkan ibu saya menerima rawatan. Tuan Muda Jiang, menurut keadaan fizikal pesakit sekarang, jika dia tidak menerima rawatan segera, saya takut dia tidak akan bertahan setengah jam. Bagaimana dengan kamu? Kalau kau nak aku bantu kau, itu boleh. Suruh sampah di sebelah kau ni, melutut dan tunduk 2 kali pada aku. Kemudian aku akan suruh Profesor Zhang bantu rawat dia. Ivan, tolong selamatkan ibu saya. Saya tidak perlu merayu padanya. Saya ada cara saya sendiri. Cara apa yang kau ada? Pilihan terbaik kau ialah biarkan orang tua ni cepat-cepat mati. Ivan, saya tahu anda tidak mahu tunduk kepada Jiang Ruilong, tetapi itu ibu saya. Tuan Muda Jiang, bagaimana dengan ini? Saya akan berlutut untuk anda. Saya hanya meminta anda menyelamatkan nyawa ibu saya. Jangan melutut. Ivan, belum cukupkah masalah yang anda timbulkan? Tidak bolehkah saya menyelamatkan ibu saya sendiri? Percayalah pada saya ada cara. Mana ubat yang saya minta awak cari? Kenapa belum sampai lagi? Dewa Perang, saya baru sahaja hendak menghubungi kamu. Ubat itu dirampas. Apa yang berlaku? Menurut siasatan sebelum ini, lelaki mistik itu sudah menghantar pasukan paling elit. Sekarang Long Chen tidak mempunyai cukup orang. Walaupun saya menghantar anak buah saya yang terkuat untuk mengiringinya, tetapi masih. Perkara ini, siapa sebenarnya yang melakukannya? Apa yang kau cakap? Adakah benda ini? Bagaimana ia boleh ada di sini bersama awak? Bukankah ini hanya pil pecah? Apa? Adakah ia sangat jarang? Tuan Muda Jiang, saya merayu kepada anda untuk menyelamatkan ibu saya. Saya akan menjadi hamba anda selama-lamanya. Saya? Kau melutut di sini. Tunduk pada aku beberapa kali. Dan aku akan berikan pada kau. Baiklah, saya akan bersujud kepada anda. Tolong selamatkan ibu saya. Selamatkan ibu saya. Shinya, keadaan kau sekarang benar-benar kelihatan seperti anjing. Ambil dan selamatkan benda tua itu. Ini, haruman ubat ini benar-benar pil pemulih jiwa. Minum. Lebih baik dia mati. Dengan cara itu di masa hadapan, kita boleh bekerjasama dengan orang hebat itu. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang tidak kena. Malah Profesor Zhang kata ia ubat sebenar. Apa yang kau tahu? Kau orang tak guna. Ivan, apa yang awak buat? Ini ibu saya. Sekarang ini sahaja yang boleh menyelamatkannya. Berhenti, ini pil pemulih jiwa. Jika kamu menghancurkannya, kesan ubat akan hilang. Ivan, berhenti. Pil pemulih jiwa apa? Adakah awak semua buta? Ini. Apa yang berlaku? Mungkinkah asap ini beracun? Jiang Ruilong, awak sudah mencederakan orang saya beberapa kali. Adakah awak benar-benar fikir saya tidak akan melumpuhkan awak? Ivan, jangan buat tuduhan palsu. Aku kutip benda ni. Aku tak minta kau makan. Lagipun,
Kenapa kau kata benda ni mesti beracun? Memandangkan awak fikir ia tidak beracun. Kalau begitu awak makanlah semuanya. Kamu berdua pergi. Pergi. Lumpuhkan dia untuk aku. Yi-Fan. Tidak, Tuan Muda Yi. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Keluarga Jiang saya ada banyak duit. Saya boleh bagi awak duit sebanyak mana awak mahu. Wang. Jiang Ruilong. Awak memandang rendah pada saya. Keluar. Yi-Fan. Macam mana awak tahu ubat itu palsu? Warna benda itu salah. Tambahan pula. Ibu, bangun. Tidak baik racun itu menyerang jantungnya. Saya takut itu satu-satunya cara. Ibu. Saya. Serahkan pada saya di sini. Awak keluar dahulu. Tidak. Saya mahu tinggal dengan ibu saya lebih lama. Ibu. Saya. Maafkan saya. Memandangkan orang misteri itu belum disiasat dengan jelas. Saya tidak boleh beritahu awak identiti saya. Sekarang. Saya hanya boleh gunakan langkah itu. Berita itu benar. Mereka tidak menipu Tuan Muda. Kenapa cakap banyak lagi? Bawa pergi. Terima kasih Tuan kerana selamatkan nyawa saya. Anggap diri kamu bernasib baik kali ini. Jika tidak, jika Yi-Fan menggunakan kekuatan penuhnya, malah dewa pun tidak dapat menyelamatkan kamu. Ia masih kerana awak mempunyai kekuatan bela diri yang mendalam. Namun, sayang sekali, saya tidak dapat suruh benda tua itu untuk ambil pil itu. Tidak mengapa, tujuan saya sudah tercapai. Yi-Fan memberi ubat kepada orang tua itu pada asalnya bertujuan untuk memaksa kamu bertindak. Saya tidak sangka kamu masih bertindak. Selagi kamu bertindak, kekuatan kamu pasti akan berkurangan. Kali ini kamu pasti akan mati. Wanita itu, perhatikan dia dengan teliti untuk saya. Jangan bertindak melulu. Jangan risau Tuan. Saya faham. Qing Yuan. Di mana saya? Semasa saya datang, saya tidak nampak Kek Chin. Dewa Perang. Menurut maklumat yang disiasat, orang yang menyusup masuk ke Longqing adalah pelindung kanan sekte Tianjin Dongying. Mi Yang, musuh telah menyusup ke ambang pintu kita dan kita belum menemuinya lagi. Anak buah ini tidak cekap. Sila hukum saya, Dewa Perang. Awak tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang-orang sekte Tianjin sentiasa licik. Kehilangan Xiaoya mungkin berkaitan dengan mereka juga. Hantar orang untuk menyiasat segera. Baik Tuan. Dewa Perang, penggunaan kuasa kamu terlalu besar. Kamu patut berehat dengan baik. Tidak boleh. Xiaoya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Menggunakan teknik rahsia akan sangat menghabiskan kultivasi saya. Buat perjalanan ke wilayah luar. Bawa balik pil roh salji dari bilik rahsia saya yang boleh dengan cepat memulihkan kuasa saya. Faham? Memang rezeki orang tak guna event tu. Jiang Ruilong. Kamu penjahat keji. Kamu menangkap saya di sini. Apa yang kamu mahu lakukan? Saya penjahat keji. Jadi apa? Mari dan pukul saya. Mari dan pukul saya. Beritahu saya. Kalau saya tidur dengan awak di sini, bukankah itu mengujakan? Tuan Muda Jiang, jauhi saya. Kau jalang. Kau tolak bersulang hanya untuk minum denda. Hari ini aku akan biarkan kau berseronoklah. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Berhenti. Menyimpannya masih berguna. Jika kamu main-main dan merosakkan rancangan saya akan buat kamu menyesal. Kau bergurau Nona.
Aku cuma mengusiknya. Jangan risau Nona, aku pasti akan mengawasinya. Dia adalah cutthroat terakhir kita. Dia akhirnya di tangan saya. Apabila perlu, kita boleh menggunakannya untuk berurusan dengan Yifan. Apa yang kamu akan lakukan kepada Yifan? Kamu akan tahu tidak lama lagi. Perhatikan dia. Jika apa-apa berlaku, saya akan bertanggungjawabkan kamu. Ya Nona. Setelah Yifan yang tidak berguna itu diuruskan, aku akan datang dan berseronok denganmu. Pelindung, King Luan dari Dewan Kunlun telah memasuki sempadan Longqing. Dijangka tiba di Longqing malam ini. Kami sudah menguasai pergerakannya. Adakah kita perlu memintas dan membunuhnya? Kamu bukan tandingannya. Saya akan pergi ke sana sendiri. Ya. King Luan, keluar. Saya tahu kamu ada di sini. Ia mesti diserahkan kepada Dewa Perang. Nasib baik saya bersedia. Mi Yang, berani kamu melanggar perintah Dewa Perang dan memasuki kerajaan Long tanpa kebenaran. Tidak takutkah kamu Dewa Perang akan membunuh kamu? King Luan, jangan fikir saya tidak tahu. Dewa Perang kamu sekarang kekuatan tempurnya kurang daripada 10%. Selagi kamu berkelakuan baik, serahkan Piro Salji. Saya akan berikan kamu mayat yang sempurna. Kamu mencari maut. Dewa Perang. Dewa Perang. Selamatkan Raja Langit. Nasib baik, dia hanya pengsan kerana terlalu letih. Piro Salji. Dewa Perang. Tidak perlu bersikap formal. Saya baru sahaja memindahkan sebahagian kekuatan dalaman saya kepada awak. Sebab itulah awak dapat bangun dengan begitu cepat. Cepat beritahu saya apa yang berlaku. Raja Langit dan saya berada di dalam Longqing. Apabila kami bertembung dengan Mi Ying dan anak buahnya, Raja Langit suruh saya ambil Piro Salji dan pulang dulu. Dia alihkan perhatian Mi Ying seorang diri. Sekarang saya takut dia dalam bahaya besar. Mi Yang, hari-hari baik awak sudah berakhir. Raja Syurga, bangun. Raja Syurga. Kit Chin, awak baik-baik saja. Baguslah. Masih ada masa untuk mengenang di sini. Jangan lupa, nyawa awak berdua ada di tangan saya sekarang. Kalau bukan kerana tipu hila awak, adakah saya akan ditangkap oleh awak? Ini pasti. Piro Salji yang boleh. Cepat pulihkan kekuatan seseorang kan. Kekuatan tempur Dewa Perang awak sekarang kurang dari 10%. Piro Salji juga ada di tangan saya. Sekarang tidak akan mudah untuk dia kalahkan saya. Belum lagi saya ada awak berdua sebagai tebusan. Di tangan saya. Dewa Perang, mana mungkin? Bukankah Yifan beritahu awak? Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Bagaimana mungkin? Jangan percaya. Awak boleh tanya dia. Dia adalah salah seorang daripada 4 Raja Langit Dewa Perang. Kit Chin, Dewa Perang tidak beritahu awak juga demi keselamatan awak. Yifan memang bodoh. Untuk selamatkan ibu awak, dia tidak teragak-agak korbankan separuh kekuatan hayatnya. Kalau tidak, bagaimana saya boleh dengan lancar tangkap awak berdua? Nampaknya racun saya diberikan kepada orang yang tepat. Kamu meracuni ibu saya. Betul tu. Saya memang tidak banyak berharap pada mulanya. Saya tidak sangka awak begitu menjanjikan. Sebenarnya buat Yifan gunakan kekuatan dalamnya. Selamatkan wanita tua itu. Yifan, saya minta maaf. Saya yang menghalang awak. Kit Chin, jangan risau. Dewa Perang akan datang sebentar lagi untuk selamatkan kita. Selamatkan awak. Piro Salji, semuanya ada di tangan saya. Dia datang ke sini hanya untuk mati. Awak pasti. Piro Salji ada di dalam ini. Apa maksud awak? Buka dan lihat. Dan awak akan tahu. Mana Piro Salji? Awak tukar. Bagaimana rasanya dipermainkan? Awak nak matikan? Pergi mampus. Jangan, Kit Chin. Berhenti.
Yi Fan, cepat selamatkan Raja Syurga. Jangan takut, lepaskan dia. Melutut sekarang. Sembah sujud. Apa yang saya mahu lakukan sekarang hanyalah membunuh awak. Saya tahu saya bukan tandingan awak. Tapi kenapa? Walaupun saya mati, saya akan heret wanita awak bersama saya. Di jalan ke mata air kuning, ada dua orang ini temani saya. Akan sangat menyenangkan. Melutut dan sembah sujud. Saya beri awak peluang untuk memilih. Selamatkan orang bawahan yang telah lalui hidup mati bersama awak, atau selamatkan wanita yang awak cintai. Saya mahu kedua-duanya. Angan-angan. Memandangkan awak tidak boleh buat keputusan, maka saya akan putuskan untuk awak mati bersama. Anda sudah menyelamatkan nyawa ibu saya. Saya tidak boleh menghalang anda lagi. Saya kata, kedua-dua awak akan diselamatkan. Awak tidak boleh lakukannya. Tentu saja, awak ada pilihan ketiga. Saya akan dikebumikan bersama awak. Tentu saja, selagi awak mati, mazhab Tianjin kami tidak akan lagi menjadi ancaman. Apabila ketua mazhab, kami bawa orang untuk ratakan Dewan Kunlun awak. Biar orang bawahan awak dikebumikan bersama saya. Awak fikir, kenapa saya bercakap banyak mengarut dengan awak? Jangan takut. Yi Fan, sekarang dah okey. Tahan nafas. Yi Fan. Tidak bagus. Itu Xiao Yao San. Nasib baik saya ada hela terakhir. Beri awak Xiao Yao San. Kalau tidak, awak hanya akan dapat lihat mayat saya hari ini. Jangan risau. Apabila tiba masanya, ketua mazhab kami akan beri ganjaran lumayan kepada awak, Tuan. Maafkan saya bertanya, apakah kesan istimewa Xiao Yao San ini? Orang biasa akan berdarah dari ketujuh-tujuh lubang dan mati dalam masa 3 hari selepas menghidunya. Itu, kalau begitu saya juga, yakinlah, saya sudah letak penawar dalam air yang awak minum. Awak akan baik-baik saja. Terima kasih, Tuan. Sekarang Yi Fan pasti akan mati. Dia belum boleh mati lagi. Kenapa? Pil roh salji yang baru dia ambil bukan sahaja boleh pulihkan kekuatannya ke tahap puncak, tetapi juga ada kesan ajaib kebal terhadap semua racun. Jelas sekali, hanya tinggal 1 langkah lagi daripada mengambil nyawa Yi Fan. Saya tidak sangka King Luan ada hela tersembunyi dan sebenarnya menukar pil roh salji yang sebenar dengan yang palsu. Tetapi itu tidak penting, memandangkan dia menggunakan kekuatan dalaman awak kali terakhir untuk menyelamatkan ibu wanita itu. Mungkinkah kali ini dia tidak akan menggunakan kekuatan dalaman awak lagi untuk menyelamatkan wanita ini? Tuan. Tuan. Yi Fan itu, siapa sebenarnya dia? Rasanya, dia sangat kuat. Bertarung dengan Dewa Perang begitu lama dan awak tidak tahu pun siapa dia. Suatu hari nanti saya takut awak tidak akan tahu pun bagaimana awak mati. Bagaimana mungkin Yi Fan menjadi Dewa Perang? Dia jelas hanya seorang perogol. Adakah seorang perogol akan mempunyai seorang Raja Langit dari Dewan Kunlun menjaganya? Tidak mungkin. Aku bunuh ibu bapanya. Dia pasti tidak akan lepaskan aku. Aku kena lari cepat. Berhenti. Kemana awak hendak pergi, Tuan? Mohon maafkan saya kerana tidak dapat berkhidmat kepada Tuan lagi. Saya tidak akan balas dendam terhadap musuh saya. Saya akan berikan rumah ini kepada Tuan juga. Awak membunuh ibu bapa Yi Fan. Walaupun awak melarikan diri ke hujung dunia, dia tetap akan mencari awak. Tuan. Tuan, mohon selamatkan saya, Tuan. Jangan risau. Mazhab Tianjin Dongin kami adalah satu-satunya kuasa yang boleh bersaing dengan Dewan Kunlun. Selagi awak gunakan kuasa awak di Longqing untuk membantu saya, kita boleh menghapuskan Yi Fan dalam satu serangan. Dewa Perang, awak berikan saya satu-satunya penawar Dewan Kunlun Xiao Yao San. Bagaimana dengan Kik Jin? Penawar ini sangat mujarab. Badan orang biasa tidak tahan. Walaupun ia sementara menekan toksin dalam badan, mustahil untuk pulih apabila toksin menyerang semula nanti. Hanya pendekar seperti awak sahaja yang boleh menekan keberkesanan penawar ini. Tiada cara lainkah untuk menyelamatkan Kik Jin? Ada cara.
Pil pemulih jiwa. Tetapi pil pemulih jiwa sudah dimusnahkan oleh Mi Ying dan yang lain. Masih ada satu lagi di sektor Tianjing Dongying. Dewa Perang. Saya akan pergi ambil. Tunggu sebentar. Awak bukan tandingan ketua sektor Tianjing Dongying. Saya akan pergi. Jika Mi Ying tahu bahawa saya telah meninggalkan Longqing, dia pasti akan menyerang awak. Jadi tentang pemergian saya dari Longqing, sama sekali tidak boleh biarkan orang-orang sektor Tianjing tahu. Jangan risau, Dewa Perang. Saya sudah mengaturkan sejumlah besar orang untuk mengintai berhampiran hospital. Saya tidak akan membiarkan Mi Ying mendekati Kit Jin. Tarik balik tenaga kerja tambahan. Tinggalkan beberapa orang sahaja untuk berjaga. Dewa Perang maksudkan terlalu ramai orang, sebaliknya akan menimbulkan syak wasangka Mi Ying. Walaupun kekuatan bela diri awak dan Mi Ying adalah lebih kurang sama, tetapi sektor Tianjing, mereka penuh dengan hela, tidak dapat dielakkan, mereka akan mencari kelemahan. Faham tuan? Bagaimana siasatan berjalan? Tuan, orang kita berada di luar hospital dan mereka belum melihat Yi Fen dan Qing Luan masuk atau keluar. Nampaknya Yi Fen ini sedang menggunakan tenaga dalamnya untuk menyelamatkan orang lagi. Tuan, bukankah kita ada penawar? Kita boleh gunakan penawar ini untuk membuat Yi Fen merayu kepada kita. Bodoh. Kau fikir aku tak terfikir tentang itu? Penawar ini hampir membuatkan saya berkata bahawa penawar ini tidak dapat menyelamatkan mereka yang tidak berlatih seni bela diri. Dikatakan, orang ini masih ada nilai. Kita tidak boleh buat sementara waktu bermusuhan dengannya lagi. Tuan, penawar ini ada apa? Bukan apa-apa. Yi Fen licik. Bagaimana jika penawar itu dirampas olehnya? Apa yang akan kita lakukan? Kalau begitu usaha kita akan sia-sia belaka. Tuan masih bijak. Dalam 2 hari lagi, jalang itu akan pergi berjumpa Raja Yama. Pada masa itu, kita akan tonton pertunjukan yang bagus. Raja Langit. Sekumpulan besar orang telah dikesan menghampiri Longqing. Adakah kamu kenal pasti kumpulan mana mereka berdasarkan pakaian mereka? Mereka sepatutnya dari mazhab Tianjing Dongying. Sektor Tianjing telah menghantar sebilangan besar orang. Sepatutnya mudah bagi Dewa Perang untuk mengambil semula pil pemulih jiwa. Tetapi mereka mungkin tidak tahu bahawa Dewa Perang tidak berada di Longqing pada masa ini. Kalau begitu, kemasukan besar-besaran mereka pada masa ini mungkin tidak mudah. Beri perhatian rapat kepada pergerakan sektor Tianjing. Jika ada sebarang keabnormalan, laporkan segera. Sempadan. Pejabat Ketua Mazhab Dongying Tianjing. Mengapa sektor Tianjing tidak mempunyai pengawal pun? Lupakan sahaja. Mari cari pil pemulih jiwa dahulu. Dikunci. Pil pemulih jiwa. Melapor ketua sektor, wanita Yi Fen telah diracun dengan serbuk. Bawahan ini mengagak bahawa pada masa ini, dia sepatutnya menggunakan tenaga dalamnya sendiri untuk memaksa keluar racun untuknya. Ini adalah peluang besar bagi kita untuk menghapuskan Dewan Kunlun dalam satu serangan. Bagus, jika bukan kerana saya tertangguh, kali terakhir kerana berlatih kemahiran dewa. Bagaimana saya boleh membiarkan Yi Fen hidup sampai sekarang? Kali ini, saya pasti akan membuat Yi Fen mati. Dalam berapa hari murid-murid mazhab tiba di Longqing? Melapor ketua sektor, 2 hari lagi diperlukan. Bagus. Kalau begitu, biarkan dia hidup 2 hari lagi. Ya. Ini sudah hari ketiga. Jika Dewa Perang masih tidak kembali, saya bimbang. Kit Jin, awak sudah sedar? Bagaimana perasaan awak? Raja Langit, tolong angkat saya. Kit Jin, awak boleh panggil saya Qing Luan. Mana Yi Fen? Kemana dia pergi? Dewa Perang pergi ambil ubat untuk awak. Awak akan jumpa dia tidak lama lagi. Sudah terlambat. Apabila Yi Fen datang, tolong beritahu dia untuk saya. Terima kasih kerana menyelamatkan ibu saya. Juga saya cintakan dia. Kit Jin, saya, penawarnya ada di sini. Nasib baik awak tiba tepat pada masanya. Nyawa Kit Jin terselamat. Beberapa hari kebelakangan ini mengenai sektor Tianjing, adakah terdapat sesuatu yang luar biasa? Pasukan utama sektor Tianjing sedang menghampiri Longqing dan dijangka tiba di Longqing dalam tempoh 2 hari akan datang. Semasa saya pergi ke sektor Tianjing untuk mengambil ubat, saya mendapati bahawa sektor mereka langsung tidak dijaga. Jadi mereka datang ke Longqing. Mereka datang ke Longqing pada masa ini. Bukankah itu mencari maut? Tidak semestinya. Mungkin mereka fikir saya akan guna tenaga dalaman saya menyelamatkan orang seperti kali terakhir. Dengan cara itu, mereka boleh mengambil kesempatan daripada keadaan itu untuk melancarkan serangan mengejut. Saya faham.
Nasib baik awak pergi ke sektor Tianjin untuk mengambil ubat. Jika awak menggunakan kekuatan dalaman awak lagi untuk menyelamatkan seseorang, saya bimbang Dewan Kunlun kita akan mengalami kemusnahan total. Oleh kerana mereka fikir semuanya berada di bawah kawalan mereka, maka kita akan bekerjasama dengan mereka dan berlakon. Pelik, mana orang-orangnya? Tidak bagus. Kenapa kamu berhenti berlari? Biar aku beritahu kamu, ketua mazhab kami akan tiba bersama pasukan utama mazhab Tianjin. Apabila tiba masanya orang-orang Dewan Kunlun kamu, jangan harap dapat hidup. Kamu patut fikirkan tentang sama ada kamu ada nyawa untuk hidup. Kamu baru selesai menyelamatkan wanita itu dan kuasa kamu belum pulih lagi kan? Ini adalah peluang terbaik untuk ketua mazhab kami untuk mengambil nyawa anjing kamu. Siapa yang beritahu awak bahawa kekuatan saya belum pulih? Tadi dengan serangan tapak tangan itu, saya hanya menggunakan sebahagian daripada kekuatan saya. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah kamu tidak menyelamatkan wanita itu? Nampaknya kamu pun tidak begitu menghargainya. Qing Yuan, adakah anda melihatnya? Kamu begitu setia. Tetapi mereka mungkin menganggap kamu sebagai bidak. Kenapa kamu tidak sertai mazhab Tianjin saya? Saya akan cadangkan kamu menjadi pelindung kiri. Mazhab Tianjin kamu akan segera dimusnahkan oleh Dewan Kunlun kami. Berani-beraninya kamu bercakap karut di sini. Lagipun, Dewa Perang kami menghargai cinta dan kebenaran. Bagaimana kamu orang yang sombong seperti kamu menggunakan tenaga dalaman untuk menyelamatkan seseorang? Yi Fan, kamu agak pandai dalam mencuci otak orang bawahan kamu. Atau mungkin kamu boleh ajar saya bagaimana untuk... Kamu belum mati. Kamu yang mati. Seluruh keluarga kamu mati. Ini mustahil. Pil pemulih jiwa sektor Tianjin awak memang mempunyai kesan ajaib untuk menghidupkan semula orang mati. Terima kasih. Kamu mencuri pil pemulih jiwa mazhab Tianjin kami untuk menyelamatkan orang ini. Adakah dia layak? Saya ambil secara adil. Tiada seorang pun di sektor Tianjin awak. Sudah cukup baik hati saya bahawa saya tidak membakar seluruh sektor Tianjin awak. Sialan. Kembalikan pil pemulih jiwa mazhab Tianjin saya. Apabila awak memusnahkan pil pemulih jiwa Dewan Kunlun saya, awak sepatutnya tahu bahawa sektor Tianjin awak akan membayar harganya. Tunggu-tunggu, kamu hanya gunakan 3 hari untuk pergi ke mazhab Tianjin dan mengambil ubat itu. Apa yang berlaku? Ketua mazhab mengambil masa 3 hari untuk mengembara dari mazhab Tianjin ke Longxing. Yi Fan sebenarnya 2 kali lebih cepat daripada ketua mazhab. Bagaimana itu mungkin? Saya sudah membuang banyak masa bercakap dengan awak. Sekarang saya akan hantar awak berjumpa Raja Yama. Tidak perlu kejar mereka. Kamu sengaja melepaskan mereka. Itu tadi pasti ketua sektor Tianjin. Dengan kemahiran dia sekarang, boleh menyelamatkan seseorang betul-betul di bawah hidung saya. Kenapa kamu tidak sahaja bunuh mereka di tempat kejadian? Sektor Tianjin telah datang ke Longxing dengan begitu gah. Saya khawatir ia bukan sekadar semudah berurusan dengan Dewan Kunlun saya. Hantar seseorang untuk terus memantau mereka, untuk melihat apa yang mereka rancangkan. Ya. Terima kasih ketua mazhab kerana menyelamatkan nyawa saya. Apa yang berlaku? Bukankah dikatakan kekuatan dalaman Yi Fan rosak? Bagaimana dia boleh membuat kekacauan seperti ini? Akhirnya saya masih terpaksa mengambil tindakan. Ketua mazhab, kamu mungkin tidak tahu, tetapi Yi Fan kali ini tidak menggunakan kekuatan dalamannya untuk menyelamatkannya seperti yang kami jangkakan. Tetapi sebaliknya kepada wanita itu minum pil pemulih jiwa. Pil pemulih jiwa. Bukankah ia sudah dimusnahkan oleh awak? Pil pemulih jiwa yang Yi Fan gunakan kali ini diambil dari mazhab Tianjin kami. Apa? Dalam masa yang singkat, dia pergi ke mazhab Tianjin dan malah sempat kembali untuk menyelamatkannya. Nampaknya kemahiran Yi Fan sudah melebihi saya. Mungkinkah Yi Fan sengaja membiarkan kami pergi hari ini? Tidak kira sama ada dia sengaja atau tidak, saya akan membuatnya menyesal keputusan hari ini. Bagaimana siasatan terhadap mata naga berjalan? Melapor kepada ketua mazhab. Lokasi spesifik masih dalam siasatan. Walau bagaimanapun, sekarang setelah kami mengesahkan bahawa ia berada di Longxing, saya percaya mencarinya. Hanya tinggal masa sahaja. Kita mesti cepat. Tenaga yang terkandung dalam mata naga, tetapi sebaliknya kepada wanita itu, kekuatan keseluruhan, sekurang-kurangnya peningkatan 10 kali ganda. Pada masa itu, tanpa saya perlu mengambil tindakan, awak akan dapat dengan mudah membunuh Yi Fan. Ketua mazhab, saya pasti akan mencari mata naga secepat mungkin untuk memulihkan prestij mazhab Tianjin saya. King Luan berkata, sebelum awak pengsan, awak minta King Luan beritahu saya. Saya cuma bercakap kosong tanpa sedar. Jangan ambil serius.
tetapi saya sudah mengambilnya dengan serius. Saya, selepas saya selesai dengan tempoh ini, mari kita pergi ambil sijil nikah kita. Tuan, saya nampak Cinya hari ini masih hidup dan sehat. Adakah awak memberinya penawar? Adakah saya gila memberinya penawar? Kalau begitu, bagaimana keadaannya? Yi Fen mendapat penawar lain dan menyelamatkan itu. Saya sudah katakan sebelum ini, jika kita gunakan penawar itu untuk mengugut Yi Fen, mungkin kita masih ada sinar harapan untuk membunuh Yi Fen yang tidak berguna itu. Mengajar itik berenang. Kamu fikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menuding jari ke arah saya. Adakah kamu percaya saya akan menampak kamu sekarang dan menghantar kamu turun untuk berjumpa nenek moyang keluarga Jiang kamu? Tuan, saya salah. Saya tidak sepatutnya membantah awak. Tolong redakan kemarahan awak. Sedar diri kamu. Kamu hanya bekerja untuk saya. Ya. Perhatikan Yi Fen. Setiap pergerakan mereka. Jika ada sesuatu yang luar biasa, laporkan kepada saya pada bila-bila masa. Ingat, jangan bertindak tanpa kebenaran. Awak betul-betul fikir awak hebat. Keluarga Jiang saya adalah Tuan Longqing. Kamu semua keluar. Dewa Perang, kami telah mengesan bahawa Mi Ying berada berhampiran keluarga Li, yang mana tempat keluarga Yi dahulu. Mengapa dia ada di sana? Selepas kemalangan Li Pana, Jiang Ruilong telah menduduki keluarga Yi. Kamu sibuk menyelamatkan bapa Kit Chin pada masa itu, jadi saya tidak sempat memberitahu kamu. Jiang Ruilong mengambil Mi Ying ke keluarga Yi. Dia benar-benar fikir dia tuan kepada keluarga Yi. Dewa Perang, keluarga Jiang adalah yang paling berkuasa di Longqing. Mi Ying dan Jiang Ruilong begitu rapat. Orang bawahan kamu takut bahawa mereka akan mempunyai konspirasi yang lebih besar di bawah hidung saya. Ribut apa yang mereka berani timbulkan? Ikut saya ke keluarga Yi. Dia benar-benar fikir saya tidak peduli dan keluarga Yi ialah Jiang Ruilongnya. Ayah, Ibu, ini adalah ketidakbakti anak awak membiarkan musuh menduduki keluarga Yi kita sudah begitu lama. Jangan risau. Tiada siapa yang akan dapat mengambil keluarga Yi pergi pada masa hadapan. Orang dari sektor Tianjin benar-benar datang ke sini. Dewa Perang, awak nak saya tunggu mereka muncul dan tangkap mereka semua sekaligus di sini. Mereka tidak layak muncul dalam keluarga Yi saya. Bawahan saya yang lancang. Mohon ampun Wargot. Kamu hanya cemas. Kamu mahu menangkap mereka. Saya maafkan kamu. Bangun. Terima kasih Wargot. Mungkinkah ada pencuri masuk rumah? Itu tidak betul. Pintu gerbang keluarga Yi diperbuat daripada besi misteri tanpa kunci khas. Ia tidak boleh dibuka sama sekali. Lagipun, pencuri mana yang mencuri barang secara terang-terangan dan mencuri dengan lampu menyala? Mari kita perhatikan dahulu. Yi Fen telah kembali ke keluarga Yi. Nampaknya saya tidak boleh datang ke sini lagi. Saya akan biarkan awak berdua berjuang sampai mati, supaya saya boleh meraih keuntungan. Tuan, mata naga yang awak minta saya cari, ada berita mengenainya. Di mana? Terlalu ramai orang di sini. Malam esok, mari kita bercakap secara terperinci di rumah saya. Keesokan harinya, ini rumah lama keluarga Yi. Kita akan tinggal di sini selepas kita berkahwin. Siapa yang mahu hidup dengan kamu? Kamu tidak akan menangkapnya. Dia belum boleh mati lagi. Mereka tidak bergaduh. Tuan, awak hendak ke mana? Bukankah kita setuju untuk bercakap secara terperinci di rumah saya? Awak yang memancing Yi Fen ke sini. Yi Fen? Di mana Yi Fen? Di rumah awak? Kik tidak tahu. Sebenarnya, itu asalnya rumah Yi Fen. Awak nak bunuh saya? Tidak, bukan begitu. Tuan, selepas ibu bapa Yi Fen mengalami kemalangan, tunang saya telah menduduki keluarga Yi dan dia tidak mahu mengambilnya kembali. Saya tidak tahu dia akan berada di sini malam ini. Sungguh bukan awak yang memancing dia ke sini.
Saya Jiang Ruilong. Sumpah demi maruah saya sama sekali tidak tahu sebelum ini. Jika tidak, saya tidak akan berada dekat sini. Merampas tunang orang lain. Membunuh ibu bapanya. Awak masih ada maruah untuk bercakap. Tapi, saya akan percayakan awak kali ini. Kalau saya dapati awak menipu saya akan pastikan awak mati tanpa tempat pengebumian. Biaya. Semalam, bukankah awak kata awak ada petunjuk tentang Dragon Eyes? Saya kembali untuk mengesahkannya kemudian dan mendapati saya mencari di tempat yang salah. Bodoh tak guna. Awak masih belum jumpa selepas mencari sekian lama. Sebesar mana lonceng awak? Adakah begitu suka untuk mencari lokasi Dragon Eye? Saya pasti akan menghantar lebih ramai orang untuk mencarinya secepat mungkin. Tuan, Ye Fan pasti akan datang kepada saya untuk membalas dendam jika saya mati. Tiada siapa akan mencari mata naga untuk Tuan. Baiklah. Awak akan ikut saya mulai sekarang. Terima kasih Tuan. Oh ya? Saya beri amaran kepada awak, jangan buat masalah untuk saya, ya. Wogot, perisik kami yang ditanam di Tianjing Sek melaporkan bahawa orang-orang mazhab Tianjing baru-baru ini berada di Longqing, mencari tempat yang dipanggil Dragon Eye. Mata naga. Legenda mengatakan bahawa mata naga mengandungi tenaga yang besar yang boleh meningkatkan kuasa para pembudidaya. Patutlah pasukan utama sektor Tianjing datang ke Longqing. Jadi ini adalah matlamat utama mereka. Wogot, jika orang-orang dari Tianjing Sek menemui Dragon Eye terlebih dahulu, akan suka untuk kita berhadapan dengan mereka. Legenda hanyalah legenda. Belum diketahui sama ada mata naga wujud. Tetapi kita tidak boleh memandang ringan. Jika mata naga benar-benar wujud, ia akan sangat memberi manfaat kepada kekuatan keseluruhan Dewan Kunlun kita. Ia akan sangat bermanfaat. Hantar pasukan untuk mencari mata naga. Bagi yang lain, terus pantau tindakan sektor Tianjing. Ya. Sebarang berita tentang Jiang Ruilong. Jiang Ruilong sangat rapat dengan Mi Ying baru-baru ini. Kebanyakan masa, dia mengikut Mi Ying. Mungkin kami ingin memberitahunya identiti saya. Adakah dia takut saya akan membalas dendam? Wogot, adakah bawahan awak perlu menghabisinya? Jiang Ruilong baru-baru ini sepatutnya membantu sektor Tianjing untuk mencari mata naga. Selepas dia membawa kita ke mata naga, belum terlambat untuk mengambil nyawa anjingnya. Tetapi menakutkannya tidak mengapa. Ye Fan, apa yang kamu buat di sini? Apa yang kamu takut? Siapa yang takut? Saya beritahu kamu. Saya ada orang yang sangat berkuasa di belakang saya, menyokong saya. Walaupun kamu adalah dewa perang, mereka masih boleh memusnahkan kamu dalam beberapa minit. Sekarang kamu sudah tahu identiti sebenar saya. Tiada sesiapa dari sektor Tianjing memberitahu kamu bahawa mereka adalah lawan yang saya kalahkan. Siapa yang kamu cuba takutkan? Kamu sudah mengalaminya sekali di hospital. Kenapa kamu belum belajar dari pengalaman? Ini boleh dengan mudah menyebabkan kamu terbunuh. Saya akan bunuh kamu semudah menghancurkan seekor semut. Selagi saya masih hidup, kepala kamu boleh bergerak pada bila-bila masa. Sediakan keranda. Kamu boleh menggunakannya pada bila-bila masa. Tuan saya, bila Tuan bercadang untuk membunuh Ye Fan, ada apa? Dia hampir membunuh saya hari ini. Dia tidak membunuh awak. Nyaris. Pelik. Sejak Ye Fan menemui Jiang Ruilong, mengapa dia tidak mengambil nyawanya? Tuan saya, bila Tuan akan bertindak? Bising betul. Jangan ganggu saya. Saya bekerja sampai mati, melakukan sesuatu untuk kamu semua. Saya merayu Tuan untuk membunuh seseorang dan Tuan tidak bersedia. Baiklah, memandangkan Tuan tidak akan membantu saya akan lakukannya sendiri. Paling teruk, kita semua akan mati bersama pada akhirnya. Ye Fan, wanita kamu kini di tangan saya. Jika kamu tidak mahu dia mati, maka datang ke sini sekarang. Kamu lagi, Jiang Ruilong. Selain menculik saya, ada apa lagi yang kamu boleh buat? Tentu, saya juga boleh mempermainkan kamu. Kamu binatang, jauhkan diri dari saya. Sebaik saja Ye Fan tiba di sini, kamu mati. Saya tidak tahu latar belakang Ye Fan sebelum ini. Itu kecuaian saya. Kali ini saya telah membuat persiapan penuh. Selagi Ye Fan berani datang, saya akan buat dia mati hari ini. Orang tak guna yang hanya tahu menculik wanita untuk mengancam orang lain. Namun kamu masih bermimpi untuk melawan Ye Fan Dewa Perang. Teruskan bermimpi. Cakap satu perkataan lagi dan saya akan pastikan kamu tidak akan pernah melihat Ye Fan lagi. Baru macam ni.
Saya sudah beritahu kamu sebelum ini. Saya beritahu kamu untuk ikut saya, tetapi kamu berkeras untuk ikut event itu. Kamu akan mempertaruhkan nyawa kamu. Kenapa kamu begitu jalang? Saya lebih rela bersama seekor babi daripada bersama kamu. Apa maksud kamu? Adakah kamu kata saya lebih teruk daripada babi? Saya tidak mengatakannya. Kamu lebih teruk daripada babi. Bagaimana babi boleh dibandingkan dengan kamu? Kamu. Lupakan saja. Saya tidak akan pedulikan orang yang akan mati. Tetapi, sebelum Li Fen sampai di sini, saya mungkin juga berseronok dengan kamu. Keluar. Jalang. Kamu berani pijak saya. Saya akan mempermainkan kamu hari ini. Janganlah. Jangan sentuh saya. Keluar. Ayo. Jerit. Semakin kuat kamu menjerit, semakin teruja saya. Ayo teruskan. Lepaskan. Lepaskan saya. Sentuh dia lagi dan lihat apa yang berlaku. Jika kamu datang satu saat kemudian, dia sudah pun menjadi milik saya. Tetapi tidak mengapa. Melakukannya di hadapan kamu adalah lebih mengujakan. Jika kamu tidak mahu dia mati, maka berhenti sekarang juga. Kamu fikir saya takut pada kamu? Kalau begitu, mari kita cuba. Mari lihat sama ada kelajuan kamu lebih pantas atau kisau saya lebih pantas. Dahulu Li panas sama seperti kamu sekarang. Adakah kamu mahu berakhir seperti dia? Itu kerana dia bodoh. Saya berbeza daripadanya. Kamu memang berbeza daripadanya. Kamu lebih lagi. Saya beri amaran kepada kamu. Jika kamu buat saya marah, saya mampu melakukan apa sahaja. Saya sudah pun berada di sekitar saya sudah lama menanam bahan letupan. Paling teruk, kita akan mati bersama. Bagaimanapun di jalan ke alam neraka, saya akan ada wanita cantik menemani saya. Jadi saya tidak akan rugi. Jika kamu hanya mahu kamu mati, pergi sahaja mati. Kami tidak menemani kamu. Itu bukan hak kamu. Saya kata, jika seseorang perlu mati, lebih baik kamu pergi mati sendirian. Tiada siapa yang akan dikebumikan bersama kamu. Xiaoye, jangan takut. Saya akan bawa kamu pulang. Bodoh. Berapa kali saya sudah beritahu dia, jangan bertindak tanpa kebenaran. Dia terburu-buru mencari maut. Lebih baik dia mati lebih awal, supaya dia tidak melibatkan kita nanti. Bagaimana pencarian lokasi Dragon Eye berjalan? Melapor Protector. Kami masih mencari, tapi kami sudah mengecilkan beberapa lokasi. Saya percaya kami akan dapat menentukan lokasi tepat tidak lama lagi. Cepat sikit. Ketua sektor sudah tidak sabar. Ya. Event. Setelah Tianjing Sek saya menemui lokasi Dragon Eye, perkara pertama yang akan kami lakukan ialah mengambil nyawa anjing awak. Wogot. Ini ditemui di Jiang Ruilong. Tempat yang ditanda di atasnya. Mungkin lokasi Dragon Eye. Tempat ini, bukankah ia dekat dengan Chuan Rak? Ya, tambahan pula menurut laporan dari pengintip, orang-orang dari Tianjing Sek masih mencari Dragon Eye. Dianggarkan Jiang Ruilong tidak memberitahu Mi yang lokasi Dragon Eye. Nampaknya Jiang Ruilong itu tidak sepenuhnya mempercayai Mi ini. Tambahan pula, apabila bawahan ini memeriksa mayat Jiang Ruilong, saya dapati bahawa dia sebelum ini telah diracuni oleh Xiao Yao Father. Penawar yang diambilnya tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun dari badannya. Walaupun awak tidak membunuhnya, dia akan mati akibat racun tidak lama lagi. Orang-orang dari sektor Tianjing ini memang kejam. Patutlah Jiang Ruilong berhati-hati terhadap mereka. Wogot, apa yang patut kita lakukan seterusnya? Kemas sedikit. Kita akan bertolak ke Chuan Rak serta merta untuk melihat sama ada mata naga wujud di sana. Ya. Wogot, lokasi pada lukisan itu ada di sini. Tempat ini mempunyai dewan terbuka, dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan 4 perairan bertemu di dewan. Ia memang tanah harta Feng Shui yang unggul. Wogot, bagaimana? Dia memang mata naga. Bagus sekali. Qing Yuan, kamu segera pimpin bawahan Dewan Kunlun untuk datang ke sini untuk berkultivasi. Ingat, jangan buat bising. Setelah semua orang selesai berkultivasi, musnahkan tempat ini. Ya. Mari pergi, saya akan bawa kamu makan sesuatu yang sedap. Ada apa? Gembira sangat, ada ke? Perkataan gembira tertulis di seluruh wajah kamu. Hanya memikirkan untuk bersama kamu selamanya. Bersama membuatkan saya sangat gembira. Tapi bukankah kita sudah bersama sekarang? Ia berbeza. Saya bercakap tentang selamanya. Ibu.
Fendia, Encik Yi, saya dengar dari saya, awak mengabaikan perselisihan sebelumnya dan menyelamatkan nyawa saya. Saya mohon maaf atas pelancangan saya sebelum ini dan memohon keampunan awak. Kamu adalah ibu Xiaoya, ahli keluarga yang paling penting baginya. Saya secara semula jadi akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Encik Yi, kemurahan hati awak luar biasa. Awak sememangnya bukan orang yang boleh ditindas. Bagi pihak Chin Group, saya mengambil awak sebagai pengurus besar. Jangan menolak. Ibu, Fendia. Kalau begitu, saya terima tawaran kamu. Bagus. Saya akan buat persiapan segera. Xiaoya, kamu tinggal bersama Encik Yi. Kamu sudah begitu hebat. Datang ke rumah saya untuk menjadi pengurus. Dengan cara ini, saya boleh melihat awak setiap hari. Lapor Dewa Perang, semua orang bawahan Dewan Kunlun dengan bantuan Mata Naga telah selesaikan latihan mereka. Sekarang kekuatan keseluruhan Dewan Kunlun kita telah meningkat 10 kali ganda. Mulai sekarang, Dewan Kunlun tidak akan ada saingan. Adakah Mata Naga telah dimusnahkan? Persiapan telah dibuat untuk percepatkan tindakan. Bagus. Sektor Tianjin telah menempuh jarak yang jauh untuk berlari ke Longqing. Kita mesti sediakan hadiah yang besar untuk mereka sebagai tanda layanan baik. Lapor pelindung. Lokasi sebenar Mata Naga telah dikunci. Sangat bagus. Tanpa berlengah lagi, mari kita berangkat segera. Dewa Perang, Mi yang memimpin orang ramai menuju lokasi Mata Naga yang kita atur terlebih dahulu. Mereka sudah berangkat. Sangat bagus. Kalau begitu, ikut saya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ini Mata Naga yang legenda itu. Cepat lapor kepada ketua sektor. Katakan kami sudah jumpa Mata Naga. Ya. Tidak boleh. Benda yang begitu indah hanya patut dinikmati setelah ketua sektor tiba. Tuan Komander, orang bawahan Tuan tidak gagal misinya. Akhirnya jumpa Mata Naga. Bagus. Memulihkan mazhab Tianjin saya sudah dalam jangkauan. Tanpa berlengah lagi, segera kumpulkan ahli-ahli mazhab Tianjin untuk bertemu di sini. Ya. Fan, saya akan mengalahkan awak tidak lama lagi. Ketua sektor, ahli sektor Tianjin telah selesai berkumpul di perimeter luar dan menunggu arahan. Bagus, cepat suruh mereka datang ke sini juga untuk menyerap tenaga Mata Naga. Ya. Fan, kenapa kamu di sini? Adakah kamu juga di sini untuk Mata Naga? Tapi sudah terlambat. Kekuatan ketua sektor kami telah meningkat dengan banyak dengan bantuan Mata Naga. Tidak lama lagi, kekuatannya akan lampaui kamu. Tunggu saja kematian kamu. Adakah awak pasti ini Mata Naga yang sebenar? Bertengkar dengan orang yang nazak juga tiada makna. Kamu patut harganya saat-saat terakhir di dunia ini. Kamu ambil sekeping kertas buruk dan fikir kamu boleh sekat jalan saya. Siapa yang kamu pandang rendah? Lihat ini. Kamu fikir saya ini kamu, anjing peliharaan kamu. Kamu fikir saya akan lihat hanya kerana kamu kata begitu. Bagaimanapun awak yang akan menderita, bukan saya. Kalau begitu, pijak dengan kuat. Jangan sampai saya tahu kamu mainkan saya. Kalau tidak, tempat ini dipetat. Kenapa keterangannya begitu serupa dengan Mata Naga, tapi tidak sama seperti di sini? Di mana ini? Di sinilah Mata Naga yang sebenar terletak. Mustahil. Saya faham. Kamu cuma cari orang lukis tak berguna dan nak tipu. Saya fikir Mata Naga sebenar tiada di sini untuk pancing kami pergi supaya kamu boleh ambil Mata Naga di sini untuk diri sendiri. Kamu fikir saya bodoh? Ya, kamu. Lukisan di tangan awak adalah apa yang saya dapat dari Jiang Ruilong. Jiang Ruilong. Itu mustahil. Saya telah pantau rapat pergerakannya. Dia jumpa Mata Naga. Mustahil. Saya tak tahu mengapa awak fikir Jiang Ruilong akan bekerja untuk sektor Tianjin awak. Bukankah awak berkomplot menentangnya sebelum ini? Memberinya penawar untuk racun yang boleh disembuhkan. Tenaga yang terkandung dalam Mata Naga tak boleh tipu orang. Ketua sektor kami akan segera selesaikan kemahiran ilahinya. Apa yang berlaku? Mengapa kekuatan dalaman saya menghilang? Ketua sektor, kenapa dengan tuan? Kekuatan dalaman saya
sedang diserap oleh mata naga. Bagaimana ini boleh berlaku? Adakah kamu main hela? Saya sudah memberi amaran kepada awak sebelum ini. Mata naga yang sebenar tiada di sini. Awak sendiri tidak percaya. Malah fikir saya menipu awak. Terlalu yakin pada diri sendiri. Kekuatan dalaman kamu, kenapa tiba-tiba jadi begitu kuat? Apa awak fikir? Itu mata naga. Kamu serap tenaga mata naga. Baru sedar sekarang. Sudah terlambat. Jadi, lokasi mata naga di peta yang kamu beri saya tadi adalah yang sebenar. Jadi apa yang berlaku di sini? Dari awal lagi ketua sektor jelas sedang serap tenaga mata naga. Tentu sahaja berlakon memerlukan persembahan penuh. Jika tidak, bagaimana saya boleh menghapuskan sektor Tianjing awak dalam satu serangan? Mata naga ini telah saya sediakan dengan teliti untuk sektor Tianjing awak. Saya hanya membuat sedikit penyesuaian. Jadi, itu kekuatan dalaman ketua sektor kami. Yifen, apa yang kamu sudah buat? Sebaik saja saya dapat ketua sektor awak punya tenaga dalam diserap sepenuhnya. Ketua sektor awak akan menjadi sampah yang tidak berguna. Sebaik saya jumpa mata naga sebenar, saya masih boleh kalahkan kamu. Jangan buang tenaga awak. Adakah awak fikir saya akan menyimpan mata naga di sekeliling untuk faedah awak? Apa maksud kamu? Mata naga yang sebenar telah dimusnahkan selepas saya selesai menggunakannya di Dewan Gunung saya. Awak tidak akan melihatnya lagi. Yifen, perlukah kamu jadi begitu kejam? Itu masih belum cukup. Apa maksud kamu? Pelindung, lebih 100,000 ahli sektor Tianjing diserang oleh pasukan elit. Kami langsung bukan tandingan mereka. Ahli-ahli telah dihapuskan sepenuhnya. Apa? Hanya satu pasukan memusnahkan sepenuhnya 100,000 ahli kami. Ini adalah kuasa sebenar mata naga. Mulai hari ini Dewan Kunlun saya akan tiada tandingan di dunia ini. Mi Yang, ini adalah makna sebenar memotong mereka dari akar umbi. Kamu semua dari sektor Tianjing sudah mati. Apa yang tinggal pada awak untuk melawan Dewan Kunlun saya dengan Yifen? Walaupun aku mati, aku akan menarikmu bersamaku. Ketua sektor, bawahan ini hanya boleh menemani setakat ini. Awak mesti bunuh Yifen untuk membalas dendam sektor Tianjingku. Pergi sekarang. Tiada seorang pun dari awak akan terlepas. Dewa Perang, sesuatu yang buruk telah berlaku. Seorang pengintip melakukan bahawa Kit Jin telah hilang. Mari kita kembali dahulu, hantar lebih ramai orang untuk mengejar pihak ketua sektor Tianjing. Ya. Saya, Dewa Perang, lokasi Kit Jin telah dikesan. Hantar lokasi kepada saya. Saya, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu akhirnya datang. Saya sangka saya tidak akan pernah melihat kamu lagi dalam hidup ini. Baiklah. Saya janji ini kali terakhir. Saya tidak akan biarkan perkara seperti ini berlaku lagi. Adakah awak nampak jelas siapa yang menculik awak? Saya tidak tahu. Saya hanya ingat semasa saya keluar dari garat bawah tanah, seseorang menutup mulut dan hidung saya. Apabila saya bangun semula, saya berada di sini. Baiklah, saya faham. Saya akan siasat dengan teliti. Melapor Dewa Perang, orang yang menculik Kit Jin pada hari itu hanyalah penculik biasa dari Longxing. Mereka berkata bahawa 3 hari lalu, mereka menerima wang daripada seseorang untuk menculik Kit Jin. Menurut keterangan orang itu, orang yang mengupahnya sepatutnya Mi Ying. Saya tidak sangka Mi Ying telah memasang perangkap di sini juga. Walau bagaimanapun, selagi tiada sisa-sisa mazhab Tianjing di Longxing tidak mengapa, oleh kerana mereka adalah penculik biasa. Mari kita serahkan mereka kepada balai polis. Ya, ada berita tentang ketua sektor Tianjing. Menurut laporan daripada pengintip, dia telah kembali ke sektor Tianjing di Dongying. Kembali ke sektor Tianjing. Nampaknya saya masih perlu sendiri membuat perjalanan ke alam luar untuk menyelesaikan perkara ini sepenuhnya. Saya perlu pergi dalam perjalanan jauh. Berapa lama kamu akan pergi? Kira-kira seminggu. Saya akan kembali secepat mungkin. Baiklah. Kalau begitu, saya akan tunggu kamu kembali di Longxing. Kamu mesti berhati-hati. Kamu faham? Tunggu saya kembali. Kita akan pergi dapatkan sijil nikah kita. Baiklah.
Adakah semuanya sudah siap? Dewa Perang, semuanya sudah siap. Kita boleh bertolak petang ini. Baiklah, anda tinggal di Longcheng untuk melindungi saya. Adakah Dewa Perang bercadang untuk pergi sendirian? Sekarang tenaga dalam ketua sektor Tianjing telah diserap sepenuhnya oleh saya. Hanya bergantung pada tenaga dalam Yang Mi yang hilang kepadanya. Bagaimana dia boleh menjadi lawan saya? Dewa Perang, saya kini juga memiliki tenaga mata naga. Mengalahkannya akan lebih dari cukup. Dewa Perang hantar saya. Cukup. Sektor Tianjing adalah wilayahnya. Sekiranya dia ada hilaf, saya bimbang awak tidak akan dapat menanganinya. Saya patut pergi sendiri untuk menyelesaikan perkara ini sepenuhnya. Sempadan dongeng. Defend. Ini adalah senjata sihir terakhir yang boleh saya gunakan untuk mengalahkan awak. Awak memusnahkan mazhab Tianjing saya. Saya mahu awak membayarnya. Tiada di sini. Nampaknya dia pasti telah bawa pergi apa yang dia mahukan. Defend. Lama tidak berjumpa. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi berpeluang untuk mengatakan ini. Awak benar-benar angkuh dan sombong. Adakah kamu fikir dengan hanya tenaga dalaman Mi Ying di dalam badan kamu, kamu akan menjadi lawan saya? Selain itu, kamu pernah menjadi lawan saya yang tewas. Awak. Defend. Awak tidak akan angkuh lama. Lihat apa ini. Pil Li Yun. Tidak buruk. Pil Li Yun yang satu-satunya di dunia ini ada di sektor Tianjing saya. Selagi saya mengambil pil ini, dalam tempoh masa yang singkat, kekuatan saya akan melonjak naik. Tetapi selepas itu, badan kamu juga tidak akan mampu menahan tenaga yang sangat besar ini dan kamu akan meletup dan mati. Adakah ia berbaloi? Tentu saja, kamu memusnahkan sektor Tianjing saya. Selagi saya dapat membunuh kamu, walaupun ia bermakna binasa bersama, ia akan dianggap sebagai balas dendam untuk lebih daripada 100,000 murid sektor Tianjing saya. Walaupun sektor Tianjing dongeng sudah tiada, saya akan musnahkan Dewan Kunlun kamu. Sebenarnya, selagi kamu kekal selamat dan sihat di sektor Tianjing kamu, kedudukan ketua sektor Tianjing, kamu boleh kekal memegangnya selama-lamanya. Tetapi kamu hanya perlu menimbulkan subversi idea Dewan Kunlun saya. Saya tidak boleh bertoleransi dengan ini. Di dunia ini, hanya satu orang kuat dibenarkan wujud. Oleh kerana itu bukan saya, maka itu juga tidak boleh jadi kamu. Defend. Berikan nyawa kamu kepada saya. 3 hari kemudian, tidak. Defend. Nasib baik cuma mimpi. Defend. Kamu akhirnya kembali. Saya tidak akan meninggalkan kamu lagi. Kenapa kamu berpeluh sangat? Saya baru sahaja bermimpi buruk. Saya bermimpi sesuatu berlaku kepada kamu. Kamu betul. Hanya satu dibenarkan di dunia ini, kewujudan yang kuat. Itu adalah saya. Dan ia hanya boleh menjadi saya.